So insyaAllah, so kita mulakan. Bismillah. Okay, hai Assalamualaikum Haji. Hai Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel by Fin Jamal dalam segmen Kopi dengan Kak Fin, di mana kami akan merungkai soal hati anda. Segmen ini dibawakan khas oleh Kopi Juna. Anda boleh dapatkan stok Kopi Juna di Showcase by Fin Jamal. Okay, bersama saya Siti Hawa dan Fin Jamal. jom kita mulakan borak pagi hari ini dengan secawan Kopi Juna. Saya nak bancuh sekarang ya. Okey. Silakan. Silakan Cik Hawa, sementara dimulakan bagi saya bancuh-bancuh. Ya, benar. Okey, siapa yang pernah contoh yang ni sebenarnya in real life saya ternampak tau. Dia ada, kan sekarang banyak berita online. Di social media dia ada berita juga kan. Lepas tu adalah berita yang macam ni. Pelakon A disahkan bercerai dengan sekian pada tarikh sekian. Ditemui di Mahkamah Syariah dengan statement yang berbeza. Tapi basically that berita dia nak cakap yang pelakon tu dah bercerai lah. Dan tiba-tiba ada satu komen kat bawah ni, dia cakap macam ni. Maaf nak tanya, kalau boleh nak tahu lah cerai sebab apa ya? Ada tak pernah nampak macam tu? Selalu. Ada tak? Korang? Korang komen lah. Ada tak? Kalau ada tekan satu. Type satu. Sebenarnya korang dengar ke tak ni? Ya, dia tengah bawa kereta ni pagi lepas tengah dia pergi kerja. Akulah yang datang awal kerja. Ada. Aja kata ada. Cahaya Sakura ada. Betul. Diorang pun pernah jumpa. Okey, kita teruslah pergi dekat soalan yang pertama. Nak tanya, sebenarnya Kak Afin pernah tak terjumpa orang-orang yang cuma yang cakap macam ni, aku ni prihatin je dekat engkau, tapi sebenarnya kita tahu deep down inside our heart, kita tahulah dia sebenarnya tengah jaga tepi kain orang in a bad way lah yang dia nak jaga tu. Tapi menyalut perbuatan dia dengan kata-kata aku ni cakna, aku ni prihatin, supaya nampak dia tu macam baik je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first things first. Tajuk hari ni adalah concern ataupun cakna. So, of course, kita akan cerita secara general. Kemudian kita akan ke tengah-tengah sikit sebab kita kena akui macam sebelum kita nak tuding orang, sebenarnya kita pun buat juga. Kadang-kadang kita rasa apa orang si buat kita je, rupanya aku pun perasan concern, aku rupanya tidaklah cakna mana, aku nyebok je. So insyaAllah towards the end Kak Afin akan sharekan antara questions yang kita perlu ajukan dulu sebelum kita decide sebenarnya aku ni concern ke aku menyebok. So kalau aku menyebok, apa aku kena buat? Kalau adakah aku concern, apa aku kena upkan, gitu, faham So bismillahirrahmanirrahim. Cakna atau sibuk? Cakna ni maksudnya aware lah. Tu perkataan biasa kita lah sebut. Amboi, cakna jarang. Cakna ni actually baru 5-6 tahun. 5-6 tahun baru dia macam dibiasakan digunakan benda lah tu. Tapi dia sama level yang macam orang tulis wacana. Wacana. Kan kalau aku dewasa ini je dah settle dah. Itu dah paling bombastik lah. Okay. So cakna ni macam aware ataupun sebenarnya menyebut. Kadang-kadang kita initially kita memang aware ataupun kita memang concern, kita memang cakna, tapi tiba-tiba kita dah terlepas boundary tu, terlangkah sikit, lepas tu jadi terpenyebok pula. Macam tu. So jom bezakan dulu cakna dengan sibuk ni. So masalah bukan pada kuantiti, bukan tentang berapa banyak yang kita tahu, tapi apa intention kita tahu tu. Faham tak? Okey, contoh. Kalau cakna dengan jaga tepi kain orang, akak bagi contoh lah. Lepas tu korang cakap 1 cakna, 2 sibuk. Faham tak? Akak bagi contoh soalan. Hawa dah makan ke hari ni? Cakna ke sibuk? Cakna. Apa kalau macam ni, Hawa kenapa Hawa makan nasi ayam pagi-pagi Cakna ke sibuk? Sibuk ke tu? Sibuk. Tapi dia macam tak ada nak kata sibuk. Ada sibuk yang kita boleh layankan lagi. Ada sibuk yang macam sebenarnya kalau katalah Hawa tengah on diet. Lepas tu Hawa pun tengah struggle dengan weight. Lepas tu nasi ayam ni pun sebenarnya pilihan yang ke-8 ke 10 sebenarnya. Faham tak? So macam sebenarnya soalan tentang tu tak perlu pun. Kalau akak tanya kenapa makan nasi lemak pagi? Macam tu, faham tak? So maybe you really want to reserve that comment. Faham tak? The fact that Hawa is questioning, cakna ke sibuk tu? Sebab
innocently kita rasa kadang-kadang kita cakna je. Tapi kadang-kadang the information sebenarnya orang tak nak release pun. Tu sebab beza cakna dengan sibuk ni adalah the the amount of information yang kita dapatkan tu. Faham tak? Memanglah macam orang kata takkanlah nak borak surface saja. At the end of the day awal sangat lagi ni. Hakikatnya sebenarnya macam kita tengok kita dengan siapa. Kalau kita dengan pasangan kita, yelah kita tanyalah tadi kenapa makan nasi ayam? Kan dah tahu dah gaot. Contoh nasi ayam, gaot boleh makan nasi ayam ke? Boleh. Okay. Apa dah aku dah lupa lah. Macam seafood. Kenapa makan seafood pagi-pagi? Itu macam maksudnya itulah again dia jadi tujuan tu tadi. Kalau macam katalah kita punya tujuan ada sebab ni aku tanya lelaki aku sebab aku nak make sure aku boleh pantau dia makan apa. So dia akan jadi cakna. Kalau macam kita ni kawan-kawan office biasa je dan akak tak ada apa-apa kena mengena dengan macam your choices. So sebenarnya cakna tu macam sekadar apa yang Hawa yang provide information, bukan akak korek information tu. Nampak tak? Okay, akak bagi contoh lah. What if contoh tadi kan sebab macam tengah diet apa semua and then the choices is number 8 apa semua kan. What if sebenarnya behind the scene, behind the story, sebelum tu saya dah cakap aku nak diet tapi kau tolonglah aku. Itu dah ada, jadi tujuannya dah betul. Tujuan. Betul tak? Nampak tak? Dia macam ni tau. Even tahu tak antara soalan sebenarnya even dalam Islam memang tak boleh gaji. Benda-benda yang macam ada certain things memang sebenarnya dalam Islam pun itu bukan soalan yang kita boleh tanya. Macam berkenaan dengan anak pun menjadi borderline tau. Anak dah berapa sekarang? Sebenarnya borderline tau. Sebenarnya macam ni. Kalau macam katalah kita nampak macam ni, antara cadangan yang cantik lah untuk kita ada surface conversation. Dia jumpa, sekarang buat apa? Dah gitu. Dan Hawa akan decide buat apa tu, takat mana dia cerita. Sebab soalan tu sangat general. General. Faham tak? So apabila engkau nak quantity, maksudnya sekarang buat apa? Kita bagi contoh. Okay, Hawa akak jadi orang pertama yang nak nyebok ni. Hawa sekarang buat apa? Kerja. Kerja kat mana? Okay, Hawa pula nak reserve Hawa punya jawapan. Tak kisah buat reka. Kau jangan bagi jawapan betul. Kau reka lah. Dia ingat aku betul-betul tanya soalan, dia nak bagi jawapan betul ya. Astagfirullah, tak boleh berlakon dia ni. Okay, lagi sekali. Okay. Akak tukar. Akak tukar. Tukar. Okay. Sekarang umur berapa awak? Umur 30. Reka. Berapa? 23. 23. 23. Dah kawan belum? Dah ada kawan dah? Tak ada. Kenapa ya? Taklah macam biasa 23 dah kahwin. Memang tak ada niat lah nak berkahwin awal-awal. Memang tak minat nak kahwin awal. Belum ada rezeki lah. Jadi kalau macam tak kahwin ni sekarang fokus tang mana? Kerja lah dulu, cari duit. Kalau macam family tak ada sokong ke, kalau macam maksudnya kena muda dah sibuk cari duit ni, family tak tolong lah. Reta kita tak banyak. Nampak tak? So maksudnya sekarang ni apa tengah buat? Akak tengah mencari sebanyak information. Nampak tak? So kalau macam tu, nampak tak? Dan sebenarnya soalan akak, adakah soalan akak wajar? Sebenarnya orang boleh cakap, boleh je Hawa just satu jawab atau tak jawab. Faham tak? Dan macam kita pun kadang-kadang soalan akak tu kedengaran innocent gila. Betul tak? Soalan yang standard. Akan tetapi gaya tanya pun macam sopan. Sopan je. Saya ke family okey lah. Macam padahal tapi kena itu baru sikit. Betul. Sebenarnya kan macam okey. Ini adalah apa yang standard sebenarnya. Sebenarnya kau awal lama tak nampak. Dah makan? Dah. Kita dah makan belum? Belum. Jom makan je. Jom. Aku tadi dah makan sekian. Sedap yang ni. Test. Alamak. 1, 2, 3. Suara sangkut. Alamak. Test. Suara double kata. Kejap korang. Korang kena faham tau. Congkel jawab. Tapi kalau di luar, kita dah terror menepis soalan macam-macam bawah. Kita sebab air wajah kita. Kita. Aku tak tahu lagi time raya aku buat apa. Sebelum makcik tu tanya, aku cakap, "Acik tolong doakan saya jadi kaya." Okay dah. Alright, okay. Explain balik please. Boleh. Okay, macam ni. Okay. So kalau katalah conversation tu adalah sejenis cakna. Okay, kita buat yang kedua tadi. Okay, sebagai contoh. Awak apa baru sampai ke? Baru. Dah kan?
Belum. Ada apa je? Tak tahulah, jom kita jalan dulu. Lepas Jomlah sampai kita jalan, masing-masing. weh nampak sekarang macam kat sini dah ada bangunan. Dulu tak ada tau. Oh ya ke? Time aku dah ada. Oh. Kau lama lagi lah kat sini dah sebenarnya. Itulah rasanya. Nak makan apa tadi? Aku tak tahu lah. Kau nak makan apa? Faham? Awak panggil aku kau. Tak, maksudnya lakonan semakin menjadi gitu. So point dekat sini adalah macam you can have normal conversation tanpa go deeper into things. Masalah kita adalah kita terlalu nak cepat tahu. Korang akak dah umur 40 lebih dan akak punya kawan-kawan rapat kan, macam kita orang ada satu perangai macam ni. Kita orang kalau kau tak volunteer the information, kita orang takkan sibuk. Walaupun kita orang dah tertahu. Kadang-kadang of course lah, kadang information lalu je kat kita kan. Lepas tu kita tak ada macam aku sebenarnya nak cakap, aku macam dah tertahu kau macam tengah proses cerai tak ada. Macam akak dengan kawan macam lepas tu katalah kita kawan ada 5 orang. Lepas tu macam yang seorang ni bagi tahu kita seorang je. Kita tak ada, aku tak boleh weh. Tak boleh simpan, aku kena cerita dengan siapa tak. So macam kadang-kadang bila yang kawan kita tiba-tiba rasa okay, sekarang dah masa aku nak cerita dekat dalam grup. So dia cerita, lepas tu yang lain macam lepas tu kita pun macam tak yalah, aku sebenarnya dah lama tahu tak ada. Biar je yang tu kan bagi tahu tu sebenarnya Fin pun dah lama tahu. Lepas tu kita cakap this is not my position untuk cakap benda lah ni. Lepas tu dan yang lain pun macam relax sebab kita kena faham yang information sampai pada kita, takat mana sampai pada kita, itu adalah takat yang Allah izinkan untuk kita. Kalau benda tu tak sampai, kau jangan serabut nak pastikan dia sampai. Dan jangan kau saja kenapa, di mana ke harga diriku, tak. Bila kau mempertikaikan kau punya position in that status relationship hierarchy tu, itu yang kau rasa kau perlu tahu semua benda. Faham tak? Make sense tak? So dekat sinilah yang bila akak cakap tadi tu, macam apa beza cakna dengan menyebuk. Dia adalah orang yang menyebuk ni apabila dia merasakan dia perlu tahu, dia patut tahu, dia memang in the position yang selayaknya tahu. Faham tak? Macam sebagai contoh, selayaknya ke akak macam kalau akak katalah makcik Hawa, akak mak endak lah. Selayaknya ke akak tahu Hawa gaji berapa? Akak tanya korang, makcik-makcik korang tahu gaji korang tak? Hawa, Azam? In my life. Tak. Not itu bukan even my own month. macam kita akan apa yang kita nak bagi, kita bagi. Mak bapak akak pun tak pernah tanya awak gaji berapa. Memang tak pernah. Tapi kalau macam apa the information we volunteer to others, itu cukup. Dan kita pun jangan macam itu akan benda lah. Okay. CHR, mak abah pun tak tahu. Betul. Paling HR dah ni sebenarnya. Okay. Alright. So mak abah tu lain cerita tau. Dia sebab kenapa tak perlu tahu. itu tajuk seterusnya. Okay, so akan masuk balik dekat dalam point tadi. Kalau korang rasa sharing kita ni bermanfaat, share away with your friends, ajak diorang tengok mendalam ni dan perbualan kita adalah semata-mata sosiologi, bukan kaedah agama. Kita kebetulan 2 orang berbungkus tu saja. Okay, so cakna ni kat tepi. okay, cakna tujuan dia untuk membantu, untuk melindungi, untuk memahami. Contoh, aku nampak kau macam tak biasa hari ni. Macam kau okay? Cukup lah tu. Kalau katalah kita concern sangat. Kita volunteer the information. Aku nampak kau macam off sikit. Kau okay? Cukup tak? Kalau dia cakap okay, padahal aku nampak dia seribih-seribih ni, cakap je lah kenapa. Orang tu kalau dia kata tak okay, sudah. Habis Kak Fin, macam mana pula kalau dia tak okay tapi dia cakap dia okay, mengharapkan orang tanya dia okay ke tidak? Korang ada tak kawan macam tu? Ada tak? Okay. Okay, untuk orang yang cakap dia tak okay, dia kata dia okay tapi sebenarnya dia tak okay, bagi akak lah, kita boleh nampak lah benda Allah ni sebenarnya betul-betul red flag, ataupun macam dia belum ready nak bercerita, atau kalau semata-mata orang memancing ni, akak memang tak suka makan rupanya. So macam kita semua ada banyak masalah. Macam kalau kau nak cerita aku dengar, tapi kalau kata tak nak lah, tak nak, tu je bukan hari ni. Macam tu. Okay. So contoh apa lagi kita boleh offer. Macam kita cakap adik-beradik, mak ni nampak dah tua, jom kita offer help. Macam tu. Kita jangan pula mak ni kau perasan tak Abang Long macam dah lama je tak layan mak kita ni. Faham tak? So itu pun akan jadi isu juga. So what you see, lepas tu macam ask yourself, benda ni kau boleh bantu tak bantu. Kalau kau tak boleh bantu, lepas tu kau sibuk-sibuk tanya, akak akan share kejap lagi tentang macam yang quantity of information dengan sebenarnya tak function pun. Kalau kita akak akan bagi testimoni bagaimana akak bantu ibu-ibu pregnant out of wedlock ni. Okay, nanti. So sebelum tu jaga tepikan orang ni, korang tengok dulu ada tak korang benda Allah ni dalam perbualan sehari-hari. Kalau nombor 1, korang memang nak tahu jawapan. Macam tadi akak tanya, Hawa dah makan belum? Adakah akak sibuk sangat nak tahu jawapan tu?
Apa pun dia, aku tak kisah pun. Dia dah makan ke belum makan. Kalau dia belum makan, aku teman dia makan. Kalau dia dah makan, aku nak makan. Faham tak? So, the curiosity tu tak setinggi mana. Tapi kalau katalah benda ada gosip, kenapa Lepas tu awak macam, tak ada apa. Tak cakap je lah. Tak ada apa. Yalah, tapi aku nampak kau sebenarnya faham tak? Dia macam nak gali. Tak nak. Nombor 2, macam you really want to know because you think you want to have proper facts supaya kau boleh judge apa situasi ni punya keadaan. Sebenarnya siapa engkau untuk judge the situation? Faham tak? So katalah kita baca dekat social media. Dekat social media kita baca katalah ada seorang ni dia buat pengakuan kan, dekat thread ni suka sangat buat pengakuan ni, bukan nak kata apalah tapi laki aku memang bapak yang tak boleh harap, memang hawau punya bapak, contoh gitu kan. Lepas tu sebenarnya kita boleh je baca dan tapi kau mesti macam kenapa apa jadi sebenarnya itu Cakna ataupun sibuk. So kita dah tahu dah, sebab bila kita ada curiosity yang sangat tinggi, kita dah sibuk dah tu. Faham. Nampak kan? Lepas tu yang kedua, menghakimi. Aku bukan tanya pasal apa. Aku nak tahu kenapa dia cakap laki dia macam tu. Bila aku faham, aku boleh tengok lah sebenarnya dia okey ke tidak dengan statement dia. Laki dia betul-betul jahat ke. Sebenarnya kalau kau dah baca, scroll away lah. Kau tak perlu pun nak sibuk-sibuk nak tahu siapa betul siapa salah. Sebab sentiasanya siapa yang buat confession, dia akan cerita bias pada diri dia. Yes. Tak ada orang macam saya nak buat confession, saya ni jahat nak mampu ni. Suami saya jadi macam tu sebab perangai saya. Tak ada. Semua akan defend diri dia masing-masing. Nombor 3, you want to control the narration. So macam bila orang dah cerita, ya ke? Bukan ke? So you want to narration tu ikut apa sefaham kita. Tak jugalah kalau ikut aku lah kan. Korang. Akak ni kalau nak ikutkan pendapat akak sendiri, projecting, boleh tahan setiap thread aku baca, aku nak komen. Betul. Faham tak? Tapi kita kena ingat, ini bukan cerita kita. Kalau dia cerita dia anak yatim piatu dapat mak tiri yang jahat, aku pun anak yatim, lepas tu aku dapat mak tiri, tapi just because my story is awesome story, dia cerita mak tiri dia jahat, aku tak patut. Kau ni kenapa kau nak cakap mustahil, mak tiri sebenarnya baik ni. Aku nasib aku baik, nasib dia tak baik. So dia nak cerita tu dia. So when you want to control the narration of the story, bila kau rasa macam bukan patutnya macam ni ke? Faham tak? Ni contoh ni lah, kalau ada jenayah ke, ada budak terjun ke, mulalah. Ini sebenarnya begini-begini. Ni begini-begini. Dalam masa seminggu ni berapa anak muda yang macam dah terjun kan. So macam sibuk. Ada satu thread ni aku macam, kalau dia komen dekat situ aku logik lagi. Dia punya status sendiri. Dia tanya macam screenshot. tak screenshot pun. Dia macam okay, sekarang aku nak tahu apa update ni sebenarnya, kenapa dia terjun. Faham tak? Macam perlu ke? Padahal kau laki-laki. Aku macam barang ni contoh. Contoh. Dia bukannya kita nak tahu, kerana tertahu juga ni. So that's why kita kena control tak kita ni yang pening. Okay, contoh lain, bergosip lah, itu standard lah sebab kita nak ada story. Akak selalu cakap macam ni. People gossip because they have no other currency. People gossip because itu je currency dia ada. Sebab dia tak ada benda lain dia boleh present dalam perhubungan tu. So macam dia tahu diri dia, kalau orang nak borak dengan dia kena ada gosip. We know that person. Faham tak? Dia jenis macam macam mana kau nak tahu kau tu jenis macam mana? Macam kiranya okay, kita semua ada circle of friends kan. Okay, cuba kau pejam mata dan kau bayangkan siapa yang perlu ada untuk kita sentiasa tahu update apa terjadi pada setiap hari. Faham tak? Itu adalah orang yang sentiasa menggunakan gosip ataupun cerita terkini sebagai dia punya currency. Sebab tanpa benda tu, dia rasa dia tak ada value. Padahal ada macam-macam kita boleh buat. Kadang-kadang kita boleh bincang tentang, tahu tak tentang dunia gini? Tahu tak yang macam ini? Itu hari aku tak ada buat. Ada banyak benda lain. Tapi kalau macam dia punya currency memang semata-mata gosip, juicy stories, baik-baiklah. When people can talk about other people in front of you, they can talk about you in front of others. Gitu. Kan? Alright. The first currency yang Kak Fin rasa dia boleh sembang dengan saya. Apa dia? Seram. The first currency tu maksudnya topik lah. Topik yang kita boleh sembang. Okay. Sama. Ingat tak? Yang kira manusia tu ke? Pasal ingat saya
macam dokumentari. Yes, Kan? I do remember that. Antara sebab Hawa awal-awal tiba-tiba kita cerita lah, sebab Hawa kan biasa kerja dekat office. Kalau sekarang dah memang kerja dekat dalam rumah akak lah. So macam kita orang punya ice breaking friendship adalah documentaries. Akak nampak macam so macam lepas tu Hawa suggest kat akak documentaries, akak suggest kat documentaries. It was awesome. Kita nerd. Yes. Tak, sebenarnya kita suka gosip versi dokumentari. Kita gosip pasal negara luar. Yes. Okay, so insyaAllah. So again untuk wrap up, kalau yang masa tadi tu kita macam cakna adalah untuk awareness, untuk kefahaman. Kalau macam menyebut, dia adalah untuk kepuasan diri kita. It's no longer about others. Okay. Ada ke siapa-siapa yang nak tanya soalan? Ada ni daripada Anas, daripada yang sebelah ni. Dia tanya macam mana dengan orang yang suka sangat menyebut hal hidup kita, perlu ke menjarakkan diri dengan beliau? Okay, bila datang bab sosiologi kan, masalah-masalah kemasyarakatan kan, akak pegang satu benda dekat atas. This one gambar lah and I really like it. Dekat dalam semua kat sini mesti confirm pernah beli strawberry, betul? Strawberry ni paling senang lah nak beli macam mana. Okay, strawberry dia tengah cantik semua. Seorang start berkulat. Oh, okay. Dalam masa sehari semua akan senang berkulat, betul tak? Faham. You are who the person next to you is. Faham tak? Macam bagi akak lah, macam jauh lah. Sebab macam sebenarnya macam ni, masa akak awal-awal akak dulu pakai properly pakai tutup aurat, pakai niqab segala bagai, akak still tak perfect lagi, still jauh lagi daripada perfection. Tapi bila datang benda lain, akak ada banyak orang selalu nampak kalau orang berhijrah ni, dia punya hijrah ni pakai telekung dah settle lah. Sebenarnya tak. Kita ada banyak sangat dosa tau. Okay, akak kenal, akak identify diri akak. Okay, antara bendanya adalah akak suka pakai seksi. Akak memang hang out dengan kawan-kawan macam tak kisah lelaki perempuan. Kalau akak rapat memang akak rasa family. So macam kita orang yang loner dulu kan. Lepas tu jadi macam mulut kita segala bagai. So masa akak awal-awal jaga pakaian, antara benda yang akak jaga adalah tak lepak dengan orang. Orang fikirkan akak berjauh daripada orang sebab akak rasa akak dah bagus dan orang tak bagus, jadi macam sorry, I don't want to be your friend gitu. We're not understanding. Betul. Siapa pernah rasa macam pernah kena tuduh macam tu. Hakikatnya akak berjauh sebab akak tahu akak macam mana. Kadang-kadang orang tengah bertenang pun, tapi sebab aku insecure, so I macam adalah cerita kau tahu tak, macam kadang-kadang kan dalam Islam kita buat lawak yang macam repek pun sebenarnya salah juga. So I don't want, I know myself. So untuk akak jaga diri akak adalah untuk akak berjauh. So kadang-kadang kan orang tak ada intention pun nak jadi jahat, tapi kadang-kadang bila dia lepak hang out dengan sesama enabler, somehow we bring out the worst in each other. Faham tak? Jadi bagi akak lah, kau punya intention macam mungkin lah orang tu niat dia tak baik dan kita asalnya baik, lepas tu dia datang kita jadi, so maksudnya kita berjauh sebab aku bukan pasal kau tau. Macam kalau orang lain mungkin aku boleh tahan-tahan lagi, tapi sebab kau gitu, nanti aku pun dengan aku naik share, so baik aku berjarak sikit. Tapi tidaklah kita putus kawan. Kalau macam tiba-tiba kita borak dekat okey je, ataupun terserempak okey je, tapi untuk hang out lama-lama macam dulu, macam aku nak protect diri aku. People do not see this, yang isolation. Kan ingat tak tajuk kita yang keberapa tu, yang isolation, yang kita pilih untuk berjauh tu. Sebab kita nak jaga diri kita. Bukan sebab aku rasa aku lebih hebat dengan kau, tak. Sebab kalau lah macam bukannya itu macam orang yang mulut jahat tu itu orang pertama kita jumpa dalam hidup, betul tak? Berapa ramai orang yang buat perangai dalam hidup kita yang kita boleh je duduk depan kita tapi tak affect kita pun. Betul tak? Macam kadang-kadang ada orang macam taiknya macam tak kau lah. Sebab dia tak memberi kesan apa buat kita. Tapi ada orang dia tak ada jahat mana pun, tapi it brings out the worst in us. Make sense tak? Korang faham tak? Kalau make sense tulis satu. Kalau tak make sense tulis dua. Akak boleh re-explain.
Faham tak? Adakah orang menyebut ni salah satu dalam penyakit narsisistik, guna info orang untuk protect kelemahan diri? Akak sekarang kan akak cuba nak hold daripada overuse the word narcissist. Sebab bagi akak dia macam dah perkataan dark side dah. Macam cumanya kita kena anggap macam ni je lah. Memang ada orang dia suka menggunakan data daripada orang lain sebagai sesuatu yang dia boleh gunakan, leverage in the long run. Gitu. Faham tak? So make sense tak? Faham tak yang akak cakap tadi? So hopefully clear. So kalau tadi dia tanya patut tak nak berjauh, bagi akak seandainya orang tu membuatkan kita pergi ke arah kejahanaman, not worth it. Akak pernah cakap benda lah ni, dan selalu jugalah akak cakap pada sakti segala bagai lah. Aku tahu ni macam kita hari-hari cakap aku tak layak nak masuk syurga tapi aku takut masuk neraka. Itu kita cakap selalu. Tapi kita pun tahu juga jenis-jenis orang yang macam adakah berbaloi neraka untuk dia ni? Faham tak? Aku punya dosa dah banyak ni. Okey ni aku tahu aku nak settle dengan dia aku. Lepas tu adakah menambah dia dalam equation ni dia makin lagi masuk ke neraka kita sesama, baloi ke Faham tak? Kau cinta macam mana pun suami kau, tapi suami kau buat tak betul dan kau pun jadi tak betul sebab suami kau. Berbaloi ke cinta tu kat neraka? Faham tak? Adakah kat neraka ni dia kena kopek kuku kaki tu, lepas tu kata okey bang kita sama-sama bang. Sakit tu aduh. Tak. Masa tu kau tak ingat. Faham tak? So apatah lagi kawan-kawan kau, ya bapak sama bazir. Faham tak? Memang tak ada orang lah hilang macam orang. Akak sendiri dalam hati kalau aku baca-baca, iya benda ada. Cumanya jangan diresitkan. Sebab apabila kau resit, kau nak undo, kau kena minta maaf bukan semata-mata pada Allah tapi pada orang tu juga. Korang akak dengan hawa kita orang ni ada cerita juga. Betul Hawa? Adakah anda terpelihara daripada pendapat-pendapat? Tidak. Kau rasa perempuan dengan perempuan bila dah duduk sama kau rasa? Ya. Lepas tu macam, dan itu pun macam kalau kita cerita kita tak boleh ni. Kalau macam dia dah ke arah gosip sangat kita kena patah balik. Dia nak kena jaga dia semua. Tu macam faham tak? Make sense? Double suara Azam. Ke pasal mic dia kat sini? Kena jauhkan. Itu hari satu mic kat sini, satu kat situ. Kejap Kita kena ni. Kena bagi penjarakan Kalau okey type 1. That's okay, alhamdulillah. Okay, jom sambung. Sorry korang ya. Kita pergi ke soalan yang kedua. Baik. Betul ke budaya dekat Malaysia ni secara kolektifnya cenderung menggalakkan kita ada sikap ambil tahu hal orang lain? Berbanding dengan kalau compare dengan negara luar macam Jerman, Jepun, ada J. Sebab bukan sebab. Ada tak contoh dalam kehidupan Kak Fin yang yang mengalami kita kata yang budaya tu lah. Okay. So soalan ni sebenarnya bagus sebab dia ada dekat dalam aku punya master thesis. Wow. So senang nak jawab. Okay. Negara kita dengan negara orang. Bukan negara kita je lah. Belah-belah Asia. Asia ni familial tau. Asia ni familial. Kolektif punya kolektif. Familial. Yes. Daripada perkataan family. Familial. Masyarakat kita kolektif. Iaitu macam kita memang masih lagi nampak macam hierarkinya adalah atas adalah mak bapak, bawah anak. Maksudnya dari segi pendapat, dari segi ini. Siapa tengok cerita Bisik Pada Langit? Bisik Pada Langit cerita Jalil Hamid dengan Umi Nazirah, yang Umi Nazirah meninggal. Lepas tu Jalil Hamid sebagai bapa nak bawa balik Umi Nazirah. Siapa tengok? Kalau tengok tulis satu. Kalau tak tengok akak boleh explain. Tengok tak? Okay, tak apa. Akak cerita jelas sebab tu korang jawab lambat. Okay, nasi kepal tengok. Ingat tak waktu nak bawa Umi Nazirah balik tu, discussion dia sampai Jalil Hamid dengan adik-beradik ketua kampung kena duduk sekali decide apa nak dibuat. Dia bukan terus macam kita nak kena gerak go. Tak ada go, tak ada. Tempat Dia tiket go. Minta dulu pendapat apa sebab itu adalah Melayu. Melayu mesyuarah tu macam kita faham ni, so nak dengar pendapat orang lebih tua dalam kampung apa benda gitu. So macam yelah, kalau tanya sekarang pun pastinya macam akak alhamdulillah di umur 44 ni akak dah masuk dalam level yang berada dekat atas sofa lah.
Kalau dulu aku di kalangan macam kenapa bang? Sekarang kita dah dijemput kat Dulu sofa. kita kat bawah sofa. Nak tengok tak boleh kena halau. Budak-budak kecil okay. Sekarang ni apa-apa pendapat abah kita dia respect kita punya ni sebab usia, sebab kita punya pelapangan and everything. So apa macam instead of terus ambil Umi Nazira balik, discuss dulu apa yang terbaik gini. Macam kalau sekarang kalau katalah jom kita bawa balik, akak akan jadi yang tak boleh. Sebaiknya kat mana dia meninggal tanam situ. Kita tak nak lobo-lobo saya. Itu contohlah cerita highlight, cerita highlight. Dia ada sebab kenapa andai kata kalau negara tu membenarkan untuk ditanam dikebumikan di situ, better kat situ je. Itu sebab itu ada yang masa yang siapa ni Ustaz Arundin. Dia meninggal kan kat overseas. Lepas tu tak dibawa balik Malaysia. Lepas tu ramai marah. Cakap ini kat ulama kita bawa balik. Sebenarnya kalau fasih agama lagi faham kat mana meninggal tu bohlah situ. Gitu. Tapi tu cerita hari lain. Betul. So familial macam kita orang Asia. Orang Asia ni kita ada hierarki tu semua. Cumanya dengan semakin pesatnya internet, dengan semakin pesatnya social media segala bagai, benda yang Asia ni dah makin hilang dan makin pudar. Kalau kita tengok movie romcom ke benda 30-40 tahun lepas, adalah sangat normal kalau mak bapak dengan anak nak jumpa kena buat appointment. Betul? Macam kita bukan tengok movie masa asal nak jumpa mak bapak appointment, biasanya aku lepak rumah, nanti abang datang minggu depan. Okey dah gitu. Macam dia tak ada macam kita tak boleh nak decide boleh ke tak boleh. Dia just mak bapak boleh bagi tahu je. Dia macam kalau mak bapak bagi tahu kau ada apa waktu tu, kau punya schedule tu yang kena remove. Loose. Ikut bapak kau. Cumanya sekarang dia dah macam tu dah. Malaysia dah mula ke arah situ. Itu adalah antara signs yang macam family punya structure dalam Malaysia dah mula bergerak lah. So untuk jawab soalan Hawa tadi pasal Malaysia ni kolektif. Ya betul, dalam budaya kolektif keluarga besar adalah penting, jiran adalah penting. Sekarang jiran kau nama kau dah tak tahu. Akak pun kalau akak tersempat dengan anak jiran akak mungkin akak tak ingat. Betul. Sebab satu kita dah tua, macam dah tak apa tu, macam muka semua sama. Lepas tu nombor 3, kita jarang berborak. Kita macam kalau dulu rumah ke rumah kan toleh je dah nampak rumah sebelah. Betul. Sekarang laung dari dapur je. Betul. Aku punya garam dah habis. Minta pinjam sikit boleh ke? Tak ada Sekejap sekarang. lagi anak aku datang ambil. Dulu kita nak main, kita buat hal dekat jalan ujung sana. Mak kau tahu sebab apa? Jiran sahabat. Pop anak kau usul main bola. Apa benda? Gitu. Faham tak? Sekarang ni tak gitu. So kalau dulu kolektivis lah, bukan dulu lah, macam ada juga family yang kolektivis lah. Keluarga besar tu penting, jiran penting, community penting. And maybe this is why a lot of homesteaders ataupun family-family yang buat home teaching, apa istilahnya? Homeschooling sebagai diorang memang jaga benda lah ni. And I'm so jealous because they have their own community. Sejujurnya akak, kalau lah diberi pilihan akak pun nak macam tu, tapi lah tak semua kita ada kemampuan macam tu kan. Sebab homestay ni lagi mahal ya daripada Malaysia. Lepas tu kelebihannya adalah ramai membantu, susah senang bersama. Tapi kekurangan je yang konsep yang tu adalah sepadan pula tak ni. Kabur sepadannya. Macam kita tak, macam kadang-kadang benda Allah ni antara kita dengan mak abah kita je. Tapi kalau dah makcik-makcik dah tahu, atuk nenek dah tahu, jadi abah kita punya keputusan dah tak ikut abah punya keputusan. Dia dah banyak kepada yang besar-besar tadi tu. Faham tak? Okay, so macam kalau kita menjauh, adakah itu individualistik? Adakah kita jadi kera sumbang? Jawapannya tak semestinya, sebab boundaries ni bukan sombong tau. Boundaries ni adalah sesuatu yang sihat kalau kita laksanakan dengan betul. Siapa dekat sini setuju kita perlu ada boundaries? Ataupun cakap tak apalah Kak Fin, hidup kita kan untuk keluarga kita, redha je lah, telan sajalah semua. Cuba bagi tahu akak sikit. Hakikatnya dalam Islam pun memang ada boundaries. Korang kena nampak familial tadi tu, itu adalah culture bukan agama. Nampak tak? Dalam pada kita nak jaga culture tu, kita tengok juga batas agama. Sebagai contoh, okay, kalau dalam keputusan keluarga macam kalau katalah saya ada suami, saya ada mak bapak. Mak bapak suruh saya buat sekian-sekian, suami cakap sekian-sekian. Kat mana yang kita kena ikut? Mak bapak ataupun suami? Suami. Sebab kalau selari dengan syarak. Boundaries tu tetap kena ada kalau selari dengan syarak. So maksudnya sebenarnya kalaulah keputusan korang untuk berjauh tu
selari dengan syarak, dia bukan individualistik. Sebagai contoh, apa keputusan kita untuk berhenti kerja. Kita dah discuss sesama suami isteri ni, dan suami bercakap tak apa saya uruskan gini, tapi apa kalau dulu boleh bagi pada mak opak macam sebulan 300, mungkin sekarang sebulan 300 dan ada percutian sebagainya, so mungkin sekarang ni sebulan 300 je fix. Tanpa percutian. Tanpa percutian. So kita bercakap, kita pun dah fikir logik dah kat situ, sebab at least aku boleh jaga anak kat rumah. So macam percutian je dah family aku tak dapat, family besar tak dapat. So kita cakap dengan mak opak kita, mak cakap tak boleh macam tu, mak dah biasa dah setiap tahun ada 2-3 kali jalan-jalan pergi rumah makcik dekat Singapura. Cakap mak saya memang tak mampu nak bagi tu, tapi duit bulan-bulan tu tetap ada. Dan suami kita redha. So ikut yang mana? Mak abah kita ke ataupun suami kita tu, yang kita dah pakat tu. So that's why you have to define collectivism dengan individualistic tu macam mana. Dan kita hanya boleh ada keyakinan dalam pilihan kita apabila kita cakna. Perkataan cakna balik. Dan cakna hanya boleh datang dengan ilmu. Many of us, kita tak sure. Bila kita tak sure, kita rasa. Bila rasa macam pernah dengar. So, kita nak surekan balik, kita tanya kat thread. Dia kat thread, tak semua orang pergi kelas yang kita pernah pergi. Mungkin dia punya background dia macam mana. So, that's why dia akan jadi confused. Memang, faham tak? So, pergi kelas, jawapan lebih jelas and everything. Itulah jawapan yang paling betul sekali. Wallahualam bisawab. Kak Fina silakan. Sejauh mana nilai kekeluargaan yang macam contohlah mak abah dia bawa nilai kekeluargaan yang macam ni, and then benda tu membentuk kecenderungan kita ni nak campur urusan orang lain. Tak faham. Macam mana? Contoh kita masing-masing ada upbringing masing-masing. Betul. Itu nilai kekeluargaan kita. Lepas tu macam mana nilai tu boleh influence kita untuk campur urusan orang luar. Tapi saya tengok juga sekarang ni Malaysia dah jadi towards that individualistic kan. So sebenarnya nilai tu ada bawa makna ke tak bawa makna ke macam mana? End up nanti dia akan jadi macam tak semestinya kita macam mana nak kata? Faham. Okay, macam ni akak bagi contoh. Sebab dia belum kahwin lagi. Akak bagi contoh akak sendiri. Okay, awal-awal kahwin, akak dibesarkan dengan satu set of nilai-nilai. Okay, suami akak dibesarkan dengan satu set nilai-nilai. Of course, manusia ada ego. Aku rasa aku dibesarkan betul. Ada kurang sikit-sikit, tapi aku tahu aku betul. Suami pula rasa selama ni aku hidup okey je. So, untuk cari jalan tengah, dia akan jadi susah. Seandainya kita nak ada kemenangan di antara pihak A atau pihak B. Faham tak? So, apa yang akak belajar lah dan akak laksanakan, akak rasa macam benda ni cantik tu akak. Kalau korang nak guna. Kalau korang ada cara lain, silakan. When you are married, you are merging two families together. Kau merge kan. Bukan orang fikir perkahwinan antara aku dengan kau, tak. Kau kahwin, kau membawa keluarga mertua kau dengan keluarga kau sendiri, kau jumpa kat tengah macam mana. So nilai apa yang akak ada, nilai apa suami akak ada, we have to mesyuarah suami isteri. Kita duduk sit down sama-sama, what works in your family. Yang awak rasa ni, apa yang awak rasa perlu upgrade. Saya pula cakap what works in my family dan apa saya rasa saya perlu upgrade. Dan benda lah ni dia bukan macam bang, family awak kan, ini kena upgrade. You don't critic family. Gelak Azam kat belakang. Bila kau, dia macam ni, kau kena datang membawa info. Faham tak? You present the info. Saya tahu family saya tak perfect. Kalau boleh diperfectkan, ini yang perlu dibetulkan. Ini apa yang saya rasa macam okey, tak ada masalah. Pasangan kita pula, ini apa yang saya rasa, ini gini-gini. So, bersama kita create satu lesson plan baru. Kita create satu nilai baru sebab this is our family. Berapa banyak perkahwinan yang rosak sebab terlalu banyak interference of luar. Sebab this is our marriage. Ini bukan macam, ya kita hormat orang tua kita, tapi this is now the new value of our family. Faham tak? So macam bila katalah akak present macam contoh, orang yang paling akak muliakan adalah abah akak. Orang semua tahulah, memang akak apa-apa abah. Tapi adakah abah akak perfect langsung? Tak weh, abah akak ada kurangnya. So dalam perbincangan akak dengan suami akak cakap, I really love apa yang abah buat gini-gini. Benda tu abah dia tak buat. So cakap, tapi abah boleh upgrade tang sini. So sebab dalam otak kita adalah apa yang kita lesson plan untuk anak kita.
Faham tak? Sebab kita ni, kita just nak menyambung legacy. Kalau katalah kita rasa cara kita je paling, cara family kita saja paling betul, sedangkan kita tahu deep inside family kita pun ada banyak celah. Faham tak? Dan kalau kita nampak celah tu, percayalah pasangan kita apatah lagi. So you volunteer the information sama-sama, so we want to upgrade. Kita bukan kritik, oh mak opak aku teruk dulu, tak. You want to learn apa beza kritik yang membina dengan kritik semata-mata nak cik pasal. If you want to kritik membina, you understand apa negatif dia, apa positif dia, and then you learn from it. Kalau kau semata-mata boleh macam, itu yang akak cakap dekat thread ni, ramai sekali komplain. Oh mak apa aku sini, adik-beradik ni. Okay, we get it. Semua orang ada kesedihan. So what do you want to do with this information? Faham tak? Itulah dia membezakan kita dengan orang lain. Sebab kalau kau semata-mata, macam kau semata-mata, kau cakap kau nak cakna. Okay, tapi sebenarnya apa je function information kau dapat? Semata-mata untuk tahu, itu gosip. Semata-mata untuk maklum, itu just FOMO. Make sense tak? Seandainya you get the information, lepas tu you do something about it. So akak tadi ada janji akak nak bagi pasal example yang akak buat pasal biomom. Okay? Sorry panjang awak Sila. Okay, so akak uruskan perempuan-perempuan yang pregnant, tak kahwin dan carikan family angkat. Akak ada soalan basic. Bila due date, gini-gini, kesihatan, ada akak set of questions kat situ. So kadang-kadang ada family angkat tanya soalan yang beyond it. Cara macam akak cakap sorry, yang itu bukan hak saya untuk sibuk tahu. Kerja saya adalah saya tahu ada kes gini. Macam pastikan bukan jenayah, pastikan ini adalah benda-bendanya, itu kerja saya. Sebab kalau akak nak sibuk macam katalah dia pregnant, tapi masa kau bercinta tu kau dekat hotel mana kau boleh check in? Konon macam kalau aku tahu dia check in kat mana aku boleh selamatkan future case. Tak adalah. Faham tak? Waktu bila Waktu dia bila buat tu biasanya? Sebab pergi kerja, ambil kerja, dia ambil hantar. Ya, dulu kan masa kita muda kita sibuk juga tau. Sekarang ni bulan biasanya kalau biasa baby lahir anak tak December. setara. Yes, sebab apa? Betul. Dulu saya tolong kira ni. Ini biasanya bulan 12 ni ramailah anak tak sah taraf sebab Valentine's Day. Yeah. Lepas tu bulan 8 tambah 9. Gitulah kira. New Year. New Year. Sebenarnya function tak information tu? Tak function. Adakah Unless anda adalah pihak berkuasa yang nak mencegah perkara tu, nak buat serbuan. Ataupun kau nak buat statistik study segala bagai. Tapi sebenarnya hakikatnya masa akak buat akak tak function pun statistik tu. Statistik akak adalah berkenaan dengan apa, macam tak function pun, macam ada beza ke? Itu antara salah satu soalan kita kena tanyakan, sibuk ataupun cakna. Ada beza ke information yang aku tahu dengan aku tak tahu? Apa outcome dia? Faham tak? Sebagai contoh, masa tadi akak tanya Hawa macam akak sibuk tanya Hawa gaji berapa, akak sebagai makcik tadi kan. Lepas tu katalah Hawa kata gaji saya 15 juta. Lepas tu dia punya 15 juta tu ada beza tak untuk akak kalau akak tahu? Lainlah kalau saya cakap gaji saya 1,000 je cik. Tak apalah kalau macam tu kejap lagi aku acik transfer belanja. tiap bulan, So acik ada itu lebih ni cakna. bagi. Faham tak? Maksudnya Hawa aku tengok makan korek sampah last year. Lepas tu gaji berapa? 40 sen. Alahai. So sebagai makcik yang kaya raya. Kaya raya aku pula ada 16 juta. Dia baru 15 tadi. So bila akak akan buat sesuatu tanya dan cakna tu. Make sense tak? Faham tak? Sebenarnya dia nak zakatkan tapi tengok orang sekeliling dulu. Kita tak tahu kan. Itu point dia pasal macam katalah korang, that's why akak tanya, korang sibuk tanya pasal masalah orang kat thread, gosip-gosip yang korang ambil tahu tu. Ada kacau tak hidup korang kalau korang tahu ke tak tahu information tu? Seandainya korang memang pegang benda ni function tak function, jadi kau dengar dia lalu je. Maybe borak satu line, dua line, lepas tu dah. Sebab benda tu tak mengganggu hidup kau. Orang ni, artis ni bercerai, so apa function dekat hidup aku? Ganggu hidup aku ke? Tak. Ataupun macam, itu tak, yang ni gaduh dengan dia ni. Okay. So kalau dia baik nanti, ada function tak? Tak ada. So kat situ korang boleh tanya, adakah aku cakna atau aku nyebuk? Gitu. Faham tak? Alright. So apa tadi? Yang pasal ni, information tu. So macam takat mana yang kita perlu tahu, kita perlukan sufficient amount of facts sahaja untuk membantu.
Betul tak? Tanyalah mana-mana NGO. Lepas tu orang cakap, sombongnya NGO ni gini sebab macam tak mesra. Tak, sebab dia dah terlalu banyak kes. Aku nak kasih settle je. Betul. Korang borak lah mana-mana JKM ke apa ke. Bila korang nampak sombongnya. Lepas tu macam contoh pergi balai. Kita kena ada kes ke lebagai. Polis tanya soalan yang tepek saja. Memang ada polis yang tanya soalan yang tak betul kan. Tapi biasanya dia ada format soalan. Dan benda ni aku kena dapat jawapan. Memanglah keras. Macam Kak Fin punya yang senarai untuk Biomam. Kalau orang cakap, Fin Jamal biasanya nampak mesra macam mami-mami je. Tapi macam dengan aku borak ni tanya direct je soalannya. Aku betul. Macam kerasnya. Sebenarnya bukan sebab dia ada beza cakna dengan nak nyebok. Cakna ni untuk aku dapatkan sufficient amount. Dia macam tak perlu banyak pun. Tapi cukup sekadar apa yang perlu supaya aku boleh move on kepada next SOP. Sebenarnya untuk yang kalau nak sembang yang panjang-panjang tu, info dia kadang memang boleh dapat. Tapi lambatlah nak tarik dia punya info-info daripada sembang yang banyak tu. Dan bias. Ya, betul. Dan bias. Dan kita akan jadi susah. Macam padahal aku boleh tolong je. Macam dia nak ni tiba-tiba dah cerita, Kak sebenarnya saya masa kecil saya kena ni. Okay, aku nak buat apa kalau macam information kau nak cerita masa kecil ni? Aku nak buat apa? Kalau macam kau sekadar nak cerita, korang kena nampak ada geng tindakan, ada geng mendengar, ada geng, korang tak boleh satukan semua dalam setempat. Even macam kalau talian apa orang kata, kalau talian Nur whatever, itu tempat cerita. Dia boleh salurkan kau kepada geng tindakan. Tapi macam kau kena faham juga. Macam jangan kenapa orang ni pasing-pasing saya? Tak, lain orang lain. Kita ni dalam masyarakat kita ada banyak. Tangan, kalau tangan ni tangan ni dia tak boleh mikir. Dia kerja nak buat aja. Otak dia tak boleh nak buat, kata mengemut aku punya kepala ni gitu. Faham tak? So we have to understand position masing-masing jugalah. So panjang lah Kak cakap hari ni, minta maaf tau. Okay, silakan. Tapi kan kenapa kadang kan saya jumpa orang yang macam soalan tu adalah soalan yang sama, satu soalan yang sama, tapi ada orang anggap yang ini soalan ni prihatin, tapi orang lain pula rasa macam kau ni nak tahu je, sibuknya nak tahu aku punya privacy. Contoh macam engkau bila nak kahwin, ada orang alah jawab je lah, cakap je lah belum, mintalah dia doakan. Tapi ada orang macam kenapa nak kena tahu sangat kan jodoh mati tu jodoh dan mati tu semua Allah yang tentukan, kita tak tahu pun bila, kenapa sekian lah. Kenapa macam tu every single person tu dia macam penerimaan tu tak sama walaupun the exact same question. Faham? Okay, sebelum tu Amin lah wajak lu dia cakap hari-hari memang cakap panjang. Okay, mark dia Azam, block dia, taklah agak gurau. Okay, KDKF sementara tunggu sourdough mana tahu ada KDKF. Maaf baru Umi tahu memang ada. Kita sekarang setiap Selasa kita buat KDKF. Setiap Selasa kita buat borak sosiologi sebab saya rindu nak borak sosiologi. Sebenarnya bukannya sementara kita tunggu sourdough tu yang tunggu kita. Betul. Kalau ikutkan waktu biasa, sekarang ni tengah menguli. Tengah nguli. Azam, kita ada bagel tadi kan? Korang ada bagel sikit kalau pergi korang nak. dekat kita punya showcase. Showcase Okay, so apa tadi yang macam Hawa tanya tadi, macam kenapa ada setengah orang rasa soalan tu innocent je, ada orang rasa benda tu ni. Kita kena ingat semua kita ada different backstory, dan hanya kerana dan korang kena ingat macam ni. Okay, satu rumah ada tiga adik-beradik. Tiga adik-beradik membesar dengan mak bapak yang sama, akan ada trigger berbeza. Betul. So ini yang satu rumah. Kau bayangkan kalau lain-lain rumah. Untuk setengah orang dah kahwin belum, biasa je. Okay, akak bagi contoh. Adik akak bertunang dulu daripada akak. Masa ni akak umur 25 gitu 25. Sebenarnya tak ada lah tunang. Adik bos umur? Masa dia 24. Okay. Lepas tu dia bertunang dulu. Orang semua dah risau hati dan perasaanku. Ya Allah. So, macam kesiannya. Kesiannya dah rasa. Lepas tu aku cakap, aku biasa je sebenarnya. So macam waktu kan ada macam waktu yang apa orang kata datang-datang beradat bercerita. Merisik. Bukan, menunang. Apa menunang? Meminang. Menunang katanya. Minang tu, akak adalah so akak angkat dulang lah segala bagai macam tu. Lepas tu, sambil akak letak tu, lepas tu cakap, inilah kakaknya. Dia punya cara tu macam ni. Ini ke kakaknya. Allah. Kau faham tak? Aku ni bukan main comel dengan kebaya senteng lah. Bukan main, dulu masa tu make up kan. Bukan main lawa macam Ratu Kebaya ni. Dia macam,
ini ke kakaknya. Lepas tu sebab semua orang kesian kat aku kena ubah intonasi situasi. So akak cakap, saya lah bendul itu. Faham tak? Kelakor tak? Kelakor kan? Kelakor tak Zam? Tak faham faham kan orang kata, kalau macam katalah adik kahwin dulu daripada kakak, so namanya langkah bendul. Jadi aku cakap akulah bendul tu yang dia langkah. Gitu. Kita buat kelakar. Lepas tu orang tu, jadi keadaan tu bertenang. So what I'm trying to tell you guys adalah, memang ada orang, ada certain thing dia rasa benda tu kelakar sebab dia tak masuk hati. Faham tak? Tapi just because kau rasa benda tak masuk hati kau jangan fikir semua orang akan rasa benda tak masuk hati. Faham tak? Macam akak serius kalau Hawa tanya akak, bos memang tak nak try anak ke? Macam tu. Akak tak ada rasa apa. So bagi akak, ya Allah, 2 orang tu aku dah macam nak meninggal lah menjaga dia. Lepas tu katalah sekarang anak-anak dah besar tak nak try IVF, tak nak, aku nak tidur. Macam tu. So bagi akak, tajuk ada anak ataupun tajuk TTC sikit tak mengganggu fikiranku. Faham tak? Tapi ada orang, kau cakap pasal tu, dah kahwin berapa tahun 14. Tak apalah, insyaAllah. Tak apa. Lepas tu je, tak apa. Gitu. Faham tak? So begitulah macam kita ikut kan. Macam that's why dalam Islam ni better be safe than sorry. That's why kita jaga dulu sebelum, sebab kita tak tahu hati orang. Faham tak? Macam kadang-kadang okay, benda paling simple lah Kak bagi contoh. Ini benda paling simple sekali. Ni kita punya karakter Nabi SAW. Bila datang bab makanan. Sebenarnya kalau katalah kita tak makan, susah sangat ke macam, alah, togi tak makan, sorry. Simple je. Nabi takkan cakap benda lah tu. Faham tak? Yang cakap yang mana? Takkan cakap yang macam kalau Nabi SAW tak suka makanan tu, dia takkan cakap langsung. Okay. Padahal kita okey je. Toge, kita tak makan toge. Sebenarnya kalau ikut sunnahnya tak payah cakap apa pun. Sebab betapa Nabi SAW nak jaga hati orang. Sebab macam akak panggil toge, taugiratul maut. Sakti selalu rasa macam, mami toge sedap tau. Dia hantu toge. Kau bayangkan. Macam saya. Memang kat sunnah tu aku memang tak boleh buat, ya Allah tu aku. Faham tak? So untuk orang katalah dia defensif macam okay, orang Malaysia kan bagian makanan. Imagine ada orang luar datang Malaysia, lepas tu dia jamah kita nasi lemak. Apa benda nasi lemak macam tak sedap langsung. Dia kata, patutnya kenapa ayam rendang ni tak dia crispy? macam tak crispy. Kita offended tak? Sebab benda ni adalah jiwa kita. Kita orang makan. Jangan kau kutuk makanan aku. Gitu. Ni tak jauh tu ada Indonesian influencer cakap sate kita tak sedap. Dia bandingkan sate. Hawa ada hantu sate, aku pun. Macam sate kita kan very juicy and everything. Sate Padang makan dengan sambal kicap and everything. Lepas tu dia marah. Kenapa? Jangan start Aku buka. So macam that's why betapa indahnya agama kita. Sebelum orang offended, kita dah halang diri kita berbuat. So kalau lah kita tahu macam bagi kita okey je. Macam ada setengah orang yang tak makan sate, dia tak rasa sate is everything. Dia macam I pun memang tak makan sate Malaysia. I lagi suka sate Padang. Kan dia jadi pick me tu macam gitu kan. Tapi macam gitulah, just because satu orang tak offended tak bermakna orang lain tak orang lain pun tak offended sama. Faham tak? So be safe. Kita borak je lah conversation, awan tu putih, nampak ikan, macam tu je lah. Bukannya susah pun. Adakah kedalaman conversation melambangkan friendship? Ni saya tanya awak dulu. Yang lain-lain boleh jawab. Adakah lagi deep macam ni? Lagi deep conversation kita, lagi deep persahabatan kita. Yes or no? Yes. Yes, Azam To me it's yes. Tapi percaya tak kalau akak dengan Kak Min, kita sangat jarang cerita benda-benda ni. Kita cerita benda-benda bangang kadang. Faham? Dia macam ni. It's all about connection. Sometimes, okay, akak dengan Kak Min kita datang, macam akak ada few best friends lah. Kak Min is one of the top ones lah. Dia power mampu, PhD, lecturer, pergi ke China segala bagai untuk mengajar, whatever. Kita orang punya kebestan, macam tu. Kita orang punya kerapatan. Sometimes we don't have to talk about things that are very obvious. We just talk about things yang tapi we just feel it. Akak dengan Kak Min kita tak ada macam tak. Our love language, dia duduk sebelah akak pegang lutut dia je. Dia tahu tu maksudnya aku ada. You know, tapi memang ada conversation. Dia sebenarnya macam ni. It's not about the method, it's just
is. Macam akak dengan abang. Sekarang je yang akak ada banyak conversation. Itu pun nak kata banyak sangat conversation yang ke dalam, tak banyak juga. It's about connection our. Sometimes apa dia fikir? Sebenarnya saya rasa belum jumpa bestie je. Betul. Dan hargai benda ni. Sebab bestie tu awak akan jumpa dalam pasangan. Aku dulu selalu merentan kenapa aku tak pernah ada best friend. Akak pernah betapa hinanya diri aku. Akak pernah merayu, Jona jadi best friend aku. Kau pernah tak menghina diri macam tu? Pernah tak pernah? Sebenarnya selalunya orang yang dia bukan Dia ajak awak lah. Kind of, tapi dia ibarat macam ni tahu tak kalau dekat social media ni kita boleh setkan dia sebagai macam Favorite, top friends and favorite everything. friend. Tapi aku tak buat benda yang sama. Tak perlu pun. Dia bagi akak lah macam ni kan. Macam sebenarnya boleh je ada deep conversation and everything. Tapi sebenarnya hakikatnya itu bukan rules dia. Macam orang fikirkan kalau kita best friends, kita boleh borak benda-benda ke dalam. Rules dia macam tu. It's not the rule. Maksudnya best friends ni orang yang macam deepnya friendship kita ni ataupun persahabatan kita ni adalah macam I feel secure with that person. Security tu sebenarnya menjadikan persahabatan ni best atau tak best. Faham tak? Bukan the conversation pun sebenarnya. Korang takkan tak pernah dalam kereta tak cakap apa-apa tapi kau rasa aman sahaja. Faham tak? Ada orang bercakap tapi serabut dalam otak. Make sense tak? Ini tajuknya faham. Kita baik faham. Faham kan? So, bukanlah kalau macam saya dengan best friend saya kita orang borak deep. Adakah kami bukan. Akak bukan nak cakap, akak cuma cakap deep tak deep itu bukan rules dia. Faham tak? Tapi the feeling that you get apabila kau ada sebelah dia. Kau tak ada sebelah dia pun kau boleh dapat benda lah tu. Korang, akak dan kawan-kawan akak, kita tak jumpa hari-hari pun. Ya Allah, ada one of my best friend Kak Kis. Ya Allah, kerjanya overseas sahaja. Kita orang punya conversation tak ada bual pun. Push meme saja. Dia bagi akak, kita tahu itu je. Itu tandanya dia okey. Gitu je lah macam, I don't know, maybe this kind of friendship bila dah tua-tua ni kan. Sebab kita orang pun, lain lah. Ada orang je dia kena ada physical, kena me time, whatever. Lain orang lain cara, whatever. So, whatever what not. Yang penting ada setengah orang bila jalan sama dia rasa security tu. Ada orang jauh-jauh pun dia ada security tu. It's all about the security. Itu point dia. Gitu. Macam mana kita boleh ke sini pula cakna tak cakna tadi ni. Okay. Yes, senyap tapi adik ke sebelah. Betul. Dah kahwin tapi ada best friend sejak uni sampai sekarang. Sangat berterima kasih. Ada best friend lah. Ada Alhamdulillah. dia cakap macam ni. Ada time bini aku tidur, dah waktu tu dia tengah drive. Siapa cakap? Popcorn 1983. Kau rindu masa-masa tu popcorn? Tapi sebenarnya gitulah macam dulu kan. Okay, sikit lagi I used to think communication is everything dalam perkahwinan. So bila dapat suami yang pendiam, I was so nervous because he's not communicating. Dia tak cakap apa dia rasa. Dan penat berteka-teki sebab kalau teka-teki asyik tersalah ke ataupun macam. Tapi suami aku ni jenis macam kalau katalah aku teka, perasaan dia okey je. Orang lelaki ni senang. Yang lelaki akulah, bukan lelaki orang lain tak tahulah. So, tapi kita pula sebagai people pleaser, aku tak nak asal boleh. Aku nak betul-betul macam wow, macam aku nak maximum points and everything. Tapi, faham tak? So, it was hard for me in the early years because I really want him to speak up. Jadi macam, okay, itu yang ironinya macam I want him to speak up, dia tak nak bercakap, so aku pun merajuk senyap. Makes no sense. Okay. But ini adalah fasa awal ketika diri ini memang sangat insecure dengan this relationship. Now, dah nak masuk 20 tahun ni, macam akak tahu yang macam dia senyap yang ni, dia nak duduk relax. Dia senyap ni, dia tengah fikir pasal nak tukar tayar. Dia nak macam kiranya, I'm very secure yang macam for me, kalau kau cakap kau okay, aku ambil je tu. Kalau kita dah kena pasangan kita, kalau dia cakap dia okey tapi kita tahu tak okey, kita tahulah. So faham tak? So again, relationship ni dia very macam nak cakap dia susah nak ada satu kaedah yang tepat. Korang tahu tak dalam Al-Quran ataupun even dalam hadis kalau bercakap tentang pasangan suami isteri, tak ada mention pun suami kena cintakan isteri, isteri kena cintakan suami. Terangkat kepala sesekor dia tu. Korang tahu tak? Kalau korang tahu tulis tahu. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Okay? Tahu tak?
Rindu kawan duk Kedah, susah sangat nak jumpa tapi dapat tengok live status dah okay betul, alhamdulillah. Akak ulang macam Husna, alhamdulillah. Is tak tahu. Biasanya tak kahwin lagi dia macam, ya ke? Gitu. Tak apa, tak salah pun. Okey. Apa soalan akak tadi? Saya tak dengar Aja cakap. Aja, okey. Tahukah anda sebenarnya tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah yang mewajibkan suami mencintai isteri, isteri mencintai suami. Okey, yang ada adalah tanggungjawab, ihsan, kebajikan, semua tu kau. Apa macam, tapi kedengaran macam, jadi perkahwinan kita ni sekadar tanggungjawab ke? Setuju atau tidak, apabila sesuatu tu dilaksanakan dengan elok, dengan fulfillment yang tu, akan terbit sejenis rasa. Cinta akan datang dengan benda yang baik. Faham tak? Dia macam ni. Berapa ramai di kalangan kita yang berani nak cakap Allah sayang dia? Kita tahu kan tak, Azam? Allah sayang kau tak, Azam? Saya juga. Tapi masa muda-muda kita selalu cakap Allah tak sayang kita. Betul? Kenapa? Kenapa sekarang kita boleh nampak Allah sayang kita? Sebab sekarang kita dah sit back, lepas tu kita boleh list down apa Allah buat kat kita, dan kerana tu kita nampak ni sebenarnya sayang. Faham tak? So tanggungjawab dengan cinta. Kalau kau cakap suami wajib cinta tapi tak buat tanggungjawab, cinta ke tu? Oh. Faham tak? Apa isteri cakap aku cintakan kau tapi suara tinggi dengan suami, cinta ke tu? Tapi apabila kau melaksanakan tanggungjawab, kau buat benda betul, kau jaga ihsan, benda cinta tu akan automatik akan ada. Faham tak? Cinta memang datang tanggungjawab. So macam security tu. So kau cakap pasal benda macam sedih sebab macam sedih sayu sebab kita macam kadang-kadang dekat track bila kita baca macam benda-benda yang tuntutan ni love, true love lah, the only one, ini adalah konsep yang memang diajar bukan Islam. Kalau nak kata akak benda pasal konsep the one ni kan, lama akak antara yang terawal, bukan akak yang terawal lah, maksudnya antara topik terawal untuk seorang akak adalah konsep the one. Sebab arwah mak akak meninggal masa akak umur 11. So I question, abah kahwin baru. Macam abah cakap dia memang cinta gila kat mak. Lepas tu abah kahwin baru. Abah setuju juga walaupun yang carinya kita orang. Tapi abah setuju juga. Abah kahwin juga. So akak punya soalan dulu adalah nanti kalau dekat syurga, abah dengan mak ke abah dengan ibu? Soalan tahu soalan tu bodoh. Tapi bayangkan akak daripada sekolah kena, awak bayangkan umur-umur sakti, akak dah mikir benda lah tu. Tapi alhamdulillah as I grow older, I understand yang sebenarnya masuk je syurga dulu, tak payah sibuk lah. Dan dekat syurga tak ada jealous ni. Gitu, faham tak? So konsep-konsep ni semua ni, ini orang putih nak jual movie saja. Sebenarnya the one tu macam kalau ada alhamdulillah, dia sebenarnya bukan, benda tu bukan kita fikir. Dia macam ada banyak benda yang, faham tak? Dia macam kalau nak masak nasi ayam, yang penting endingnya jadi nasi ayam. Kau tak perlu nak fikir pun kena rebus 15 minit ke, ada orang kata. Sebab kadang-kadang kalau ikut resepi ayam masuk humban sekali kalau ikut sangat resepi 100% pun kadang-kadang tak jadi juga. End result adalah makan si ayam. End result kita adalah masuk syurga. Syurga dulu. Nasi dengan ayam. Nasi dengan ayam. So gitulah, jauh kita perbual hari ni. Sorry macam akak ni kan biasa suka melintang-lintang perjalanan. Hawa penat nak menarik aku semula. Kembali bos, kembali. Gitulah. Sama Hawa. Ya, Aji tanya soalan kita sama kak. Okay. Nanti mak nanti dengan ayah lama ke dengan ayah saya? Ayah pula nanti dengan mak lama ke dengan mak saya? Oh, subhanallah. Akak jawabkan sikit lah untuk sama-sama kita, siapa-siapa yang anak ada soalan ni. Jawapan akak simple macam ni je, sebab akak pernah tanya soalan dekat dalam kelas dengan ustaz. Properly lah, dah waktu tua baru kita pergi kan. Lepas tu sebab macam dulu akak ni, sebab ada juga orang kata isteri akan bersama dengan suami terakhir. Suami akan pergi dengan isteri yang mana yang terbaik segala bagai kan. Lepas tu akak pegang je sekarang. Masa syurga je. Kita kat syurga semua sama usia Dah tak peduli dah masa tu. Kau mak aku kau abah aku kita sama dah masa tu. Tahu-tahu kita dah bestie sesama each other dah. Itu je. Fikir tu je dulu sampai ke sana. Dah sampai sana, Allah dah janjikan everything yang kau sangkakan beyond. Yes. Itulah masalah nak pergi sana tu lah. Berjoget lah, menyanyi lah, pinjaman lah. Sebab setahu saya kan,
macam kalau kat dunia ni apa yang kita suka nanti kalau dapat kat syurga, dapat masuk syurga, Allah akan highlightkan apa yang kita suka tu berganda kat sana, dia bagi yang kau paling suka tu. Sampai kan macam macam suami ke pasangan kita kat dunia, aku dah lupa dah kat dia sebab aku suka benda lain. Betul. Kita Kan, yang betul macam kan? betul macam Okay. kiranya kita akan dapat apa kita suka tu, kita akan macam katalah dunia aku suka gila durian. Nah, kau boleh dapat durian yang kau suka ni kat sana. Akan tetapi durian tu akan jauh lebih sedap daripada durian kat sini. So dia mungkin namanya sama tapi dia akan lebih. Dan nikmat syurga adalah dia non-stop, dia sentiasa evolve, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Dia macam, dan yang best ni benda tu kita tak akan ada kekenyangan kat sana. So dia sentiasa macam kita kan, okay, makanan macam mana mewah dan mahal sekalipun, kau ada duit juta-juta, makanan kau sampai harganya sekali bayar satu pinggan 14 juta contohnya, kau banyak mana je kau boleh makan, kau akan datang kenyang dan dia akan terbazir juga. Betul tak? Betul. Dekat syurga tak, kau tak ada kekenyangan tu, kau boleh kau makan untuk Sentiasa kenikmatan. Contoh kalau kita kan macam dah makan terlalu banyak, dia kan keluar Muak. ada muak kan. Tak ada. Jadi bayangkan macam kan kita makan tu, ingat tak kalau bila kita makan, korang siapa kat sini bercakap dengan Hawa kalau makan sedap je gitu, masuk ke suapan keempat dah tak ada dah gitu. Kita suapan pertama saja atau kedua, betul tak? Lepas tu macam paling-paling pun kita bayangkan dekat syurga nanti dia punya berulang-ulang Every non-stop. single time. Bestnya Allah. Hai, macam mana lah. Bayar Sunworld, dalam syurga ada tempe tak kak? Kau baru sebut tem je dah ada pay kat depan kau. Itulah. Jadi kita orang macam akak pergi kelas kan. Walaupun aku nakal-nakal sini, aku pergi kelas juga, kau janganlah hina. Okay? So bila pergi kelas kan, kita suka tanya sini. Ustaz nanti gini. Kalau Ustaz tengok je, masuk dulu. Sibuk-sibuk macam dah masuk je. Macam Mia nak tanya. Baru macam excited dah tahu. Betul. Tapi betul, sebenarnya kadang-kadang kita keterlaluan memikirkan benda yang unnecessary. Kita cuba je dulu, insya-Allah. Jangan patah semangat. Semua kita pendosa. Tapi insya-Allah at least kalau kita pegang lagi kan, kita cuba korang. Macam katalah Cak dengan sibuk ni. Tidaklah kita nak 100% dah terror mengatasinya. Ada juga hari-hari, tapi with these notes memanfaatlah. Kadang-kadang kalau tidak dulu laju je sebelum ni, sekarang ni macam kita akan tanya balik feedback je, ini function tu aku tak, information ni faham tak? Akak saja nak tanyalah, adakah korang merasakan KDKF ni memberi manfaat untuk korang? Tiba kata nak nangis. Kita orang buat ni tak ada sponsor kopi je. Kalau sponsor kopi aku lah sponsor tu. Juna yang sponsor. Tapi macam memang ni jariah Hawa dengan Azam lah. So kalau macam memanfaat, kita pun seronok juga, alhamdulillah. Gitu. Sangat manfaat. Korang. Okay, tadi ada yang tanya, Kak Afi, kucing tak ada kan kat syurga? Kucing yang sepah-sepah tu tak ada, kucing yang tak bertuan. Kalau kita memang ada yang kita sayang sangat, katalah saya ada seekor kucing bernama Bobab. Abab. Sedih Abab. Abab. Akak sayang sama Abab, Sakti lagi sayang Abab. Dia boleh nangis tau sebab pasal Abab. So macam dia tanya, nanti Bobab ada tak? Jawapan dia adalah seandainya kita dah masuk syurga dan kita akan ingat punya spesifik tu. Minta Allah bagi kalau Allah nak bagi. Yang akan jadi itu yang kita sukai. Itu yang kita nak, dan Allah tak pernah menidakkan. Yang akan jadi debu ni binatang-binatang yang bukan kita punya lah. Yang yelah macam kita nampak gitu je. Dan macam bagaimana dibangkitkan semula ke, itu terpulang pada Allah. Kita jangan keterlaluan fikir bahagian tu. Sebab kalau terlalu fikir nanti kita akan bermurung. Kita akan stres macam mana. Macam akak dulu mikir nanti abah akan pilih mak ke ataupun abah akan ikut dengan ibu. Kalau nak ikutkan abah dengan mak punya perkahwinan, dengan abah dengan ibu punya perkahwinan, ibu lagi panjang. Serabut hidup. Tak payah. Kita just cakap, ya Allah, kalau kita tahu, semoga nanti kami jumpa balik kat syurga dan kami semua bahagia belaka. Satu lagi pasal syurga yang akak nak korang tahu. Setiap ahli syurga yang masuk syurga nanti akan direntap perasaan cemburu daripada mereka. Best tak? Tak ada orang yang masuk syurga bersekali dengan karakteristik cemburu. Kau bayangkanlah dekat situ ada berapa tingkat syurga. Jadi macam katalah Hawa dekat tingkat 1, aku kat bawah sekali. Kalau ada dengki macam
Tapi aku dulu tak ada. Dia macam, woi power kau nombor 1. Kita malah bahagia for each other. Sebab kita dekat level paling corot pun macam dah best gila sekarang ni. Hari Jumaat boleh jumpa. Betul. Ketika waktu market. Akak dulu kan, perangai kita ni suka nak ambil tahu semua kan. Bila kita belajar, nanti setiap Jumaat akan ada berjumpa di market segala bagai. Akak bayangkan pasal pagi. Yelah sebutnya market. Market. Tapi rupa-rupanya apa yang Ustaz cakap, janganlah kita bayangkan market. Kita kena faham macam certain words dia membawa makna yang berbeza. So macam mungkin market tu dia macam market ni maksudnya tempat yang ada transaction. So ada kemungkinan market, ada kemungkinan mall. Mall pun ada macam-macam. Ada kemungkinan apa macam hall. So macam cukup kita faham konsepnya tapi jangan membayangkan. Sebab membayangkan nanti kau serabut ayam. Gitu. Faham tak? Tak jadi kerja. Okay. Alright. Sambung. Lepas tu nak tanyalah macam contohlah kan. Saya dalam situasi yang macam Kak Fin menganalisa. Saya ni dalam situasi yang berisiko. Saya menghadapi ada juga risiko. Researcher juga sentiasa berisiko. Jangan risau. Kami manusia. Risiko yang mungkin akan melibatkan nyawa ke apa ke keselamatan lah. Okay. Contohlah. Lepas tu saya nak tahu lah macam mana kita nak tentukan sepadan yang kita kata macam ini hak privacy ataupun ni tanggungjawab sosial yang macam Kak Fin nampak yang saya ni ada akan mengalami bahaya. Tapi saya macam tak aku okey je. Tapi sebenarnya assessment daripada orang luar, kau tak okey ni, nanti kejap lagi kau ni something happen kan ni. Sebenarnya yang tentukan sebab tadi yang prinsip yang utama benda tu didefinekan Cakna ataupun Sibuk tu based on yang saya nak share. Berapa banyak maklumat saya nak share. Tapi saya tak nak share maklumat tu. So boleh kita boleh kata yang macam untuk yang situasi tu macam pada saya macam tak boleh pakai tak boleh pakai yang first punya sharing. Yang first punya sharing tadi tu. So sebenarnya waktu yang ni dalam keadaan inilah, dalam keadaan bahaya ni yang tentukan tu saya yang orang saya ni orang yang menghadapi risiko ataupun masyarakat yang Kak Fin dengan Azam ke ataupun pihak berkuasa je yang boleh tentukan tak apa walaupun orang ni kata tak okey kita selamatkan dia. Macam tu. Okay. Faham. Okay, maksudnya ini untuk kita assess diri kita. Basically macam contoh pada senang kan. Keganasan rumah tangga. Macam tu. Okay. Alright. So sebelum kita masuk ke situ akan nak share sikit macam tadi Hawa ada sentuh pasal macam information yang kita volunteer tu. Okay. Ada setengah orang kadang-kadang dia tak nak bagi, dia tak nak volunteer the information sebab tapi dia rasa kena. Macam, itu aib. Aku tak okay, dia ada dua tau. Satu obligation based, satu lagi choice based. Kalau obligation based ni maksudnya macam aku tak nak jawab tapi macam aku kena jawab je situasi ni. Padahal jadi itulah mula kita offer the information dengan kesedihan tu. Kalau choice based macam okay ini memang aku nak share. So dekat sini dia akan menghasilkan dua jenis orang yang bertanya yang boleh jadi defensif macam sebagai contoh. Kalau Hawa memang rasa Hawa memang nak offer the information. Macam katalah gaji. Hawa cakap katanya gaji Hawa berapa? Oh gaji 15 juta. Lepas tu akak berdapat. Lepas tu ada rumah akak. Kau tak boleh tanya soalan tu. Hawa okey je. Sebab apa Hawa okey? Choice based. Kalau obligation based, Hawa tak nak jawab. Tapi tengah tanya ni abah kita depan makcik-makcik. Berapa Hawa tu hari gaji bos bagi yang kau bagi tu abah? So kau dekat tengah-tengah family tu macam alamak ni aku tak jawab kan nampak aku biadab dengan bapak aku. Kalau faham tak? Dia jadi obligation. So dekat situ bila kalau kata dia cakap tak baik tanya soalan macam tu. So kat sini memang akak boleh defend Hawa. Faham tak? Okay, so itu yang daripada belah kita lah. Now, untuk kita yang macam mana orang kata dia yang cantik adalah kat tengah-tengah. Maksudnya janganlah tak campur. Jangan sombong langsung. Caralah sebenarnya kan kaedahnya. Contoh kalau kata akak tanya pasal Hawa punya gaji kan, akak makcik tu tengah orang dan benda lah ni force upon the situation. Cara Hawa untuk mengelak adalah macam itu
Itu rahsia lah. Ada cara dia. Dia janganlah macam apa, mula. Itu aku malah balik kampung ni. Tapi saya pernah tahu dapat soalan tu daripada bekas manager saya. Lepas tu waktu tu saya tengah geram dengan dia sebab dia tak nak fightkan gaji saya ni saya belah. Lepas tu jumpa balik dia tanya, gaji kau berapa sekarang? Boleh lah kalau takat nak beli gelang emas sebulan sekali tu boleh. Itu ada ya untuk nyindir namanya gitu. So in anything yang penting titik tengah tu kita tengok cara kita. Tapi itulah biasanya reaction kita yang orang akan assess. Orang tak fikir kenapa kita react macam tu sebenarnya kan. Alright, so mari kita buat self test untuk tanya, adakah soalan aku ni concern ataupun soalan aku ni adalah menyebok. Siapa nak tulis nak. Aku nak tahu ni. Macam tiba-tiba dah 100 orang dah. Saya tak nak jawab, korang nak jawab. Okay, nak ke tak nak? Nak dengar tak? Macam ini ada beberapa self test. Okay, ada beberapa yang nak. Yang lain tak dengar tu, jangan dengar. Okay, so kita ni namanya self test lah. Ada some questions yang Kak dah list down kan. Okay, ujian pertama. Sebenarnya Kak dah bagi pointers daripada tadi sebenarnya. Tapi macam ini untuk tulis balik lah. Siapa-siapa rajin tulis nombor 1. Okay, ujian pertama. Kalau aku dapat jawapan dia, apa aku nak buat dengan jawapan tu? Okay, sebagai contoh, kalau katalah akak tanya pasal, macam katalah Hawa datang ke akak, dia cerita yang bos dia jahat. Bos dia jahat. So kalau akak tanya soalan, akak dapatkan info, apa akak boleh buat dengan benda tu? Adakah akak boleh bantu dia? Adakah akak boleh tolong protect dia? Adakah ada tanggungjawab akak dalam situasi ni? Kalau tak ada, dan maksudnya aku tak boleh offer benda tu, aku cuma boleh bagi telinga yang mendengar. Dan nak dengar tu okey. Tapi kalau macam betul-betul spill the tea. Information yang tak ada function untuk engkau, itu sebenarnya kau menyebok. Faham tak? Kalau kau macam, kalau dia nak cerita, katalah dia cerita, kau tak cerita, dia akan rasa torn and everything. Dan cara kau mendengar pun akan berbeza. Cara mendengar kita berbeza berdasarkan tujuan. Siapa setuju kat sini? Kalau kau mendengar untuk mendengar, kau akan lebih banyak diam daripada memberi pendapat. Kalau kau mendengar, lepas tu, betul, ya Allah, aku ingat, aku punya ada bos je dulu. Aku punya bos dulu macam tu juga. Dah bantering kat situ. Sama lah kita. Faham tak? So, kalau katalah kita dengar masalah orang, apa kita boleh? So, that's why kalau akak ada conversation dengan kawan-kawan rapat akak, dan semua cakap, okay korang hari ni aku nak mengentan. Katalah seorang cakap, aku nak ada luahkan masalah. Cakap, okay. Akak akan tanya dulu, kau nak kita orang cakap macam mana? Macam tu. Macam kau nak apa daripada conversation ni. Macam expectation. Yes. So macam ada hari kita just, korang aku nak mentan je aku tak nak, aku tahu apa korang kasi, tapi just aku nak luah saja. So dekat situ kita mendengar pun kita dah prepare ourselves. So cakap okay tak apa, rentan aja. Kalau so sorry. Tak apa. Kalau kawan tu cakap macam ni, aku memang nak merentan, aku tahu apa betul apa salah, tapi boleh tak korang jadi enabler aku sekarang ni? Boleh Bos je. akan jadi ke? Boleh, tapi macam dah habis macam tu, untuk session ni je tau. Cakap so benda tu salah tetap salah gitu. Itulah Okay. Sebenarnya kita kena faham jugalah, kadang-kadang ada orang dia macam just nak dengar macam tu, tapi kita akan cakap je lah dah habis semua tu. Lepas tu nanti kalau katalah yang nak betulkan tu, janganlah dibetulkan time tu, sebab kalau dia tengah rasa macam tu, kita relax dulu, nanti dah bertenang. Biasanya lah kalau kau tengok akak punya group dengan ni, mesti ada macam akan ada follow up the next day. Wani kantor pula kawan aku. Wani ke Min ke Ikim ke Suri kan, macam mana hari ni, feel better? Kita memang ada salah seorang akan tolong follow up. Dia macam ada sense. Kalau macam hari ni akak yang merentan, betul esok paginya mungkin Kak Wani lah, Pino, you okay today? Okay Alhamdulillah, semua dah lega dah habis nangis. Kadang-kadang Suri tanya kadang-kadang dia sendiri, aku dah okay ni tau, semalam tu sorry lah aku. Dan kita jangan pula dah dengar masalah orang, kita pegang dan jadikan tu leverage. Aku ada rahsia pasal ni. Biasakan benda tu lalu je kat otak kita. Sebagaimana kita harapkan rahsia kita disimpan atau dilupakan orang. Kita buat kat orang macam tu. Faham tak? Sarina ada cakap kalau ia contohlah yang tanya pasal gaji tadi. Betul? Kalau berkaitan dengan akta, mungkin boleh bagi akta sesuai. Contoh kalau tolak gaji untuk EPF, so EIS, tapi dia tak carum. Yang tu kita betul nak tolong. Betul. Itu kan nak tolong. Itu kan tadi cakap kalau kita tahu information tu, apa yang kita boleh buat. Memang boleh buat tu. So itu adalah cakna. Kalau macam sekadar kesian. Lepas tu habis. Lepas tu tak ada tolong pun. Lepas tu tak wajar, aku cuba nak
tanya je lah, aku nak tahu je. Ataupun apa macam semua orang dah tahu, aku tak tahu lagi. So aku nak tahu juga. Ini penyakit lah, dia lagi susah ni. Sebab bila orang lain semua dah bercakap tentangnya, kau seorang masih tak tahu, FOMO lah kau. Gitu. Ataupun aku tak nak jadi the last to know. Jangan macam tu. Okay, itu bukan prihatin, itu curiosity. And curiosity always kills the cat. Okay. Ujian kedua, soalan kedua. Okay. Adakah aku orang yang sepatutnya tahu? Kalau tadi, kalau information tu aku tahu, ada function tak untuk aku? Yang soalan kedua adalah, adakah aku orang yang sepatutnya tahu? Sebab kalaulah Hawa, kan kita ada cerita macam ada ahli keluarga yang terbunting lah, yang termasuk penjara segala bagai kan. Kita macam cousin tu dah tahu, macam katalah orang ni dia dah cerita, kita dah tahu. So macam kita pula patutnya aku tahu tidak, macam ni. Okay, cousin A, cousin B dah tahu. Kita cousin C. So kita rasa aku patut tahu juga. So kita bertanya, betul ke ni? Sebab macam nak masukkan diri dekat dalam equation tu. Sebenarnya kita patut tak patut tahu, itu orang tuan badan punya decision nak include kita ataupun tidak. So many of us merasakan aku patut tahu tentang what's going on. Kita rasa macam kalau aku tak berada dalam loop, aku ni macam aku ketinggalan. Ketinggalan segala bagai, tak payah. Kau Sebenarnya bukan information siapa-siapa. Korang kena nampak setiap kisah orang adalah satu tanggungjawab. Kenapa? Itu akak punya ni. Hawa, betul atau tidak? Akak sangat jarang tanya pasal personal Hawa. Betul? Kita membincangkan isu-isu semasa. Ya, kita isu semasa saja. Kenapa macam tu? Sebab akak ni ada savior complex. Faham. Apabila akak tahu, dan orang kadang-kadang suka bercerita masalah. Ada masalah benda. Akak pula, lagi rapat kau dengan aku, lagi aku nak selamatkan kau. Kadang-kadang orang tak nak diselamatkan pun, orang nak cerita je. Aku yang masuk ke hati ni. Dan benda lah tu, bila akak mulalah aku sibuk nak menyelamatkan. So tuan badan kadang-kadang dah cerita, habis kat situ. Kita pula defensif. Lepas tu bila kau cerita balik tu, aku dah tak suka pakcik yang tu. Padahal aku tak pernah jumpa pun pakcik tu. Faham tak? So setiap kali, kalau tadi kalau tak ada tanggungjawab, provide ears. Kalau ada relation, tak faham macam mana ni? Kejap kat tadi, kalau tak ada tanggung jawab. Kalau ada relation. Yes, kalau ada relation. Maksudnya macam ni. Kalau ada relation, macam katalah masalah ni adalah family kita. Contoh macam ni lah. Mak kita cerita pasal kakak dia punya benda tak baik. Betul tak? Susah kan dalam keadaan ni kan? Contoh macam ni lah. Okay. Mak cerita kakak dia ambil Tanah dia. tanah pusaka. Yang mana kita rasa ada relation, sebab kalau tanah pusaka tu dapat kat mak, mungkin mak dia ni dia pas kat kita. So kita rasa itu ada relation. So macam mana aku nak dengar ke tidak segala bagai, apa information So akak memang gunakan konsep ni dengan abah akak, dengan family akak, dan abah akak pun guna benda yang sama. Dia macam ni, ada benda kau tak boleh kontrol, contoh keluarga besar. So akak akan cakap dengan abah akak, macam mana abah nak rasa macam mana? Entahlah ngah gini. Tak apalah abah, kita ni duit kita cari sendiri je. Orang tu macam sebab nak fight orang penat. Akak dengan abah dan abah dengan akak, kita selalu gunakan gini. Apa duit kita dapat tu rezeki kita, apa duit yang dikelepek tu bukan rezeki kita, nak fight pun penat. Tapi ni akak tak memaksa korang. Sebab macam benda-benda kau jangan buat main faraid, benda-benda yang macam hak. Kalau kau nak main silakan, tapi kalau tanah kau beralih satu jengkal pun Allah kau rasa kau nak main faraid. So dia macam sama juga macam kes-kes dekat dalam court lah. Ada setengah orang memikirkan kalau dapat bawa orang jahat yang menjahati kita masuk dalam court, kita boleh puas hati. Berapa ramai di kalangan kita give up separuh jalan. Penat nak dapat keadilan tu. Kau tahu tak? Ya Allah, nak masuk court, keluar court, masuk court, keluar court. Ya Allah, bertahun tak settle. Kos duit, kos masa. Kos masa semua. Tu bila orang cakap, saman je Kak Fin, saman je. Aku dah latih. Dengan duit aku tak ada, dengan masa aku tak ada. Tak apalah. Itu sebabnya akak mampu dan cakap, Allahumma alaika bi fulan wa fulani. Macam ya Allah ya Tuhanku, kau uruskanlah si fulan ni. Gitu. So, sorry. Dan untuk siapa yang tak tahu, ini info je. Info tambahan. Dia tiada faraid. Kalau ada kita kena sama, contoh Kak Fin dah sama orang, benda tu memihak dekat Kak Fin, orang tu kena sama sekian-sekian.
tak semestinya duit tu terus dapat Untuk dapatkan duit tu pun banyak lagi cara lain. Dia akan boleh je palatau. Dia macam okay, kena saman, so what? Betul. Dan benda tu Boleh tapi nak appeal. kena kejar, nak kena kejar balik benda tu, costing lagi. Betul. So benda tu sangat memenatkan. Dia atas kertas memang nampak cantik. Katalah akak menang 1 juta. Lepas tu Hawa tangguh, minta tangguh. Lepas tu Hawa declare, saya tak boleh bayar 1 juta. Saya boleh bayar RM20 je sebulan. Kau tak sakit hati aku? Kau dah habis Lawyer duit. je dah berapa banyak. Bayarlah. Okay, so berkenaan dengan katalah ahli keluarga tu. So apa yang macam, kenapa akak nampak happy dengan kehidupan ni? Sebab bagi akak macam ni lah. I can control what I can control. Benda yang di luar kontrol aku tu, aku tak boleh control. Ya Allah, ayat tak puitis langsung. Maksudnya macam ni tau. Macam akak boleh kontrol perasaan abah sikit lah. Akak tak boleh kontrol orang luar sana. Faham tak? So macam kalau abah, aku boleh pujuk lagi. Bah, tak apalah. Takat mana yang ada, Angah jaga abah. InsyaAllah Angah okey. Allah tahulah kalau memang Allah dah rezekikan abah dapat tu, Allah akan bagi rezeki tu melalui Angah untuk lalu ke abah je. Akak kalau korang sudi izinkan lah. Abah akak dia pencen askar. Dia minta pencen awal pasal nak jaga arwah mak akak yang bedridden cancer. Lepas tu patutnya jadi orang tukang kimpal. Lepas tu arwah mak akak pesan, dia kata belilah van bawa bas sekolah, mana tahu. So itu starting abah akak bawa bas sekolah. So mula pun dengan van sekolah je dulu. Lepas tu upgrade lah jadi bas pendek tu. So kalau ikutkan kan akak pernah cakap abah akak pandai, dia dapat patut jadi kursus segala bagai, kawan-kawan dia profesor segala bagai tu kan. Profesor segala bagai tu macam bulanan katalah dia dapat pencen bodoh-bodoh 2-3 ribu gitu, betul? Okay, kena sebenarnya jadi profesor. So untuk level tu itulah katalah dia punya pension kat situ. So abah akak kalau dah memang namanya rezeki, abah akak setakat bawa bas sekolah tapi Allah izinkan duit pencen dapat tapi melalui akak. Faham tak? So point akak kat sini adalah macam kalau Allah memang nak bagi abah akak, dia bukan step back gitu. Amount tu memang kau akan dapat. Tapi mungkin lalu ke sini Allah izinkan akak lalu ke dia. Okey, sama juga contoh macam ni. Kalau katalah belanja. Okey, nak belanja. Akak nak belanja Hawa, Allah dah tentukan Hawa akan dapat orang belanja RM50 hari ni. Okey. Allah memang nak bagi Hawa RM50 tu. Akak pula kebetulan akak ada duit RM50 dan akak belanja Hawa. Bodoh untuk akak merasakan akak yang belanja Hawa. Sebab yang bagi Hawa adalah Allah, cuma Allah izinkan akak menumpang dalam perjalanan duit RM50 tu. Make sense tak? Faham tak? Kedalam sangat ke perbualan ni? Allahu Akbar. Kadang-kadang aku ni pun borak panjang sangat ni. Tapi akak harap korang faham. Kalau faham tulis 1. Faham tak? Faham? Okay, Alhamdulillah. So point agak itulah macam jangan korang, itu kadang-kadang kalau kau berniaga lepas tu orang kau cakap orang ni customer kau curi. Kalau Allah kata hari ni sale kau 2,000, sale kau 2,000, lalu macam mana lah sekalipun. Akak pernah share dengan korang. Kita orang biasanya sale masa tu dalam 2-3, macam akak betul-betul nak 500 kalau tak silap kan. Lepas tu traffic setakat 10 orang. Kalau ikut 10 orang, ada ke sale 500? Akak tanya korang je jujur. Tapi masa tu kita buat live, tiba-tiba ada satu customer, dia restock 500. Faham tak? So it's not about the traffic, it's about Allah memang nak bagi kau hari tu. Tu sebab sekarang ni akak dengan Hawa, viewer seorang ke viewer 3 kita jalan je. Sebab kalau Allah kata nak dapat gitu je. Faham tak? So point dekat sini, pasal kalau nak pujuk mak opak kita ke segala bagai tu kan, kita tak boleh nak kontrol orang luar, tapi kita boleh kontrol ahli keluarga kita sama-sama. Itu point akak tadi. Minta maaf lah, jauh sangat ceritanya. Tiba faraid lah segala bagai ni, hoi. Umi Fatonah dia cakap, konon dah belanja nak mainan hari ni. Hakikatnya memang Allah SWT dah tulis rezeki untuk dia. Sombong kau Korang jangan pula rasa, kenapa umur menghina diri. Tak, sebenarnya itu kakak pujukkan diri sendiri. Itu cara akak nak sedar diri yang aku macam dulu akak kan buat bantuan pada remaja out of wedlock. Jadi ada first decade, first 10 years tu akak merasakan bukan. Ingat tak masa aku viral oleh si topi merah tu yang mengatakan anak, lepas tu akak cakap kalau bukan aku yang tolong diorang ni, siapa nak tolong diorang? So ini adalah pengajaran besar untuk dia akak yang macam alhamdulillah akak sedar yang Allah memang dah decide nak tolong diorang. Kebetulan aku ada kat situ. Allah nak bagi peluang pada Fin Jamal untuk tolong budak ni. Apakah kau rasa Fin Jamal kalau kau tak ada sini tak ada orang bantu dia? Yang bantu dia aku. Make sense tak? Sebenarnya kau dapat peluang untuk tolong aku kat sini.
Dan aku pun tak boleh bantu apa sebenarnya. So apabila kau sedar yang bukan kau yang nolong orang, kau adalah sebenarnya gerakan yang Allah jadikan supaya dapat tolong orang. Memang rezeki orang tu untuk dapat benda tu. Ya Allah, jangan isim pula aku kat sini kan. Dia macam terlalu kedaut sangat. Sekali Takut orang lagi tak faham. kita bukan ustazah ya. Bukan ustazah. Gitu. Faham tak? Memang bagi akak lah macam sebenarnya kemampuan kita untuk tolong. So bila kita nampak yang bukan aku tolong orang, kau ada rasa nak sombong tak? Kau ada rasa macam aku ada advantage. That's why kalau orang tinggalkan kau, aku tak ada lagi dah. Kau jangan lupa. Dulu aku tolong dia siut. Tak ada. Faham tak? Orang ada depan kita masa tu kebetulan dia, rezeki dia. Kalau macam katalah orang tu curi kelepek kita RM100. Macam kita belanja, menyesal aku belanja. Tak. Kalau bukan dia pun dekat depan muka aku masa tu, kebetulan ada orang lain dan aku memang ada niat nak belanja RM100, orang tu akan dapat. It's not about siapa depan aku masa tu. Masa tu memang rezekinya orang tu dapat. Kena kuat semangat lah. So macam jadi insya-Allah bila kita sedar yang diri kita ni sebenarnya biasa je. Kita tak menjadi katalis kepada orang. Allah dah decide dah. Gitu. So insya-Allah bila kita ada humble kat situ, kita tone down sikit. So kita tak ada rasa macam aku patut tahu gosip terkini. Tak ada. Kau sedar yang kau wujud untuk wujud je. Kau wujud ni dunia ni kita dengan Allah je. Gitu. Lepas tu itu ya Allah, baru soalan kedua. Ada soalan ketiga. Bolehkah sempat ke lagi? Sempat soalan ketiga. Okey, kalau benda yang sama ni aku nak tanya ni ditanya pada aku, adakah aku rasa respected? Sebagai contoh, aku berani nak tanya Hawa berapa gaji dia. Kalau katalah ada orang lain yang tanya aku. Kalau macam orang tu lebih rendah daripada aku, dia tanya aku the best. Macam sekarang contohlah aku makcik yang dah memang berjaya jadi profesor. Lepas tu tanya Hawa yang maybe baru grad. So samakan benda tu, aku ada orang lebih tinggi daripada aku bertanya dengan aku yang macam aku pun tengah struggle. Apa perasaan aku? Kalau aku rasa macam okey dah. Kalau aku start okey, faham tak? Sense of respect. That's what asking that question. Berapa ramai di kalangan kita, kalau kita baca balik soalan-soalan kat thread tu, rasa macam astaghfirullahalazim. Aku takut untuk berada di sini. Takut aku sekali kena bom oleh Allah. Faham tak? Sebab cara soalan macam kalau aku dapat soalan ni pun aku berdegau. Faham tak? Okay, itu nombor 3. Kita dah laju je. Dan last sekali soalan keempat, adakah aku sedang mencari fakta atau mencari cerita? Nombor 4. Adakah aku mencari fakta atau aku mencari cerita? Akak nak share. Akak masa proposal lah kak, buat master thesis awal-awal dulu. Ya Allah, kena reject. Awal-awal ni masa proposal lah. Sebab apa? Ayat terlalu bunga-bunga. Terlalu banyak perasaan akak kat dalam tu. Sebab tajuk akak pasal anak tak sah taraf dengan biomom diorang. Akak sangat defensif on my biomom. Akak terlalu nak cakap kesian diorang ni. Diorang ada mangsa keadaan gini. Sedangkan untuk buat tesis, kerja kau report saja. Kerja kau adalah untuk jadi adil, kau cerita. Orang yang membaca dia akan decide apa perasaan dia tentang apa yang kau reportkan tu. Make sense tak? Macam sebagai contoh, akak bagi statistik. Perkahwinan sekarang lebih rendah berbanding dengan divorce. Itu adalah statistik. Tapi sekarang ni orang Melayu susah. Kita bila kahwin tak ramai anak pun sikit. Rohingya makin ramai. Dia jadi sentimen. Faham tak? So kau sebenarnya nak fakta atau nak cerita? Seandainya kau nak cerita, benda tu menyibuk. Kalau kau nak fakta, kau nak ambil tahu. Kan beza orang nak tahu fakta dengan orang yang nak cerita. Make sense? Alright. So untuk bantu fakta yang minimum tu sufficient. Macam akak tanya, okay, awak pregnant bulan berapa sekarang? Gini. Okay dah. Jadi akak check family. Dia baby ni akan lahir sekian. Cukup lah. Dia ni dulu couple masa sekolah. Mak dia pula dulu anak tak sah taraf. Jadi biasalah keluarga. Apa kena mengena. Family angkat ini kalau kau nak berhorak sesama dia suka tingkau. Tapi untuk saya orang tengah tak ada function pun. Sebab ada beza ke informasi yang saya ada ni. Kalau saya tahu dia berzina ataupun macam kena date rape ke apa benda, faham tak? Makes no sense. Sebab kalau katalah, ya Kak Fin ini sebenarnya date rape. Okay, kau nak forward pergi ke balai polis ke macam mana? Kalau macam kau nak cerita je, aku rasa benda alah ni tak perlu pun aku nak panjangkan. Sebab nak pergi ke mana cerita ni? Faham tak? Dia mungkin nampak macam keras dan kasar, tapi gitulah. Kita kena nampak lah the bigger picture, insyaAllah. Gitu.
Maaf, soalan ketiga tadi apa Soalan ketiga adalah kalau benda yang sama ditanya pada aku, adakah aku rasa respected? Maksudnya macam soalan ni respectful atau tidak? Itulah bahasa Melayu ni lah. Bahasa Inggeris, bahasa campur gitu. Make sense? Okay. Alright, Alhamdulillah. Okay. Yang ni nak tanyalah Kak Fin punya pendapat peribadi kan. Untuk yang media sosial ni kan kita menghubungkan manusia dari hujung jari anda kan. Okay. Dan kita banyak dapat info daripada serata pelosok dunia ni. Info yang kadang macam ada orang dia willingly untuk spill the tea, ada orang tak willingly tapi ada orang yang korek macam tu kan. Sebenarnya benda-benda yang dekat media sosial ni dia jadikan manusia ni lagi prihatin ke sebenarnya jadikan diorang ni sekadar macam hakim sosial? Bagus soalan ni sebagai penutup kita rangkumkan. Sebab kita selalu dengar orang cakap bila benda terjadi in public, kita kena address secara public. Kena faham juga tahu apa beza masalah public dengan masalah peribadi yang dipublikkan. Okay, masalah public adalah macam ni, memberi kesan kepada keselamatan. Yang kedua, kebajikan kanak-kanak. Ini memang public. Memang kanak-kanak walaupun bukan anak itu memang dah public punya issues. Okay, lepas tu penyelewengan. Duit-duit, salah guna duit segala bagai, salah guna kuasa. Lepas tu ancaman kepada masyarakat. Yang ini masalah public. Okay, clear? Okay. Semua tahu kan? Jadi bila ada masalah public, dia ada tanggungjawab sosial. Seandainya masalah peribadi yang dipublikkan, sebenarnya tak ada hak. Okay, contoh, konflik rumah tangga. Masalah personal ke public? Personal. Tapi dipampang dekat social media dia jadi public. So adakah itu masalah public? Tak. Dia personal yang dipamerkan. Dia macam macam mana macam benda yang orang tak perlu tahu pun sebenarnya. Kalau macam tadi masalah selewing duit segala bagai, perlu tahu tak? Tu perlu tahu. So kalau macam ni masalah kau bercerai, perlu tahu tak? Tak perlu tapi sedap nak tahu. Macam tu, faham? So itu What dah. if kalau orang kata macam nak tahu kan punca bercerai tu kan, orang tak akan cakap macam ni, oh taklah nak tahu je supaya nanti kalau saya dengan pasangan saya akan avoid lah benda-benda yang macam tu. Faham? Itu adalah satu connotation yang sangat tak cerdik. Aku nak cakap bodoh kasar sangat. Sangat tak cerdik sebab kenapa kau rasa kalau kita nak belajar sesuatu biasanya dia statistik. Sebab statistik dia boleh menjadikan macam rules yang macam, faham tak? Even kalau macam buat paper kan, kau punya sampel seorang je. Kau tak boleh jadikan sampel tu, betul? Itu namanya case study. Kau jangan hina aku, paper aku case study. Tapi walaupun case study dia sangat in-depth, tiba defensif. Okay? Dan case study aku bukan seorang adalah juga a few numbers. But that's my point. Kau katalah macam, tak saya nak tahulah supaya saya boleh elak. Okay, kalau akak cakap dengan kau, tadi ada Myvi accident dekat Sempang 3. Okay, boleh tak nak tahu kenapa gini-gini? So masalah tu Myvi seorang tu. Lain dah kalau ada report mengatakan Myvi keluaran 2024 apa yang daripada kilang sekian-sekian dia memang ada faulty bahagian sistem AS segala bagai. So yang itu kau boleh ambil sebagai pengajaran. Kalau kau macam semata-mata satu Myvi yang kena langgar kat tengah ni, kau nak ambil ini sebagai pengajaran, dia tak berapa tepat. Ambil maklum boleh, tapi untuk kau deduce satu rule daripada satu case, faham tak? So bila kau nak cakap tak nak tahu kenapa, sebenarnya menipu kau nak tahu kenapa untuk pengajaran untuk diri kau. Kau nak ada point je nak bercerita. Itu je sebenarnya. If you really want to learn from it, buka 2SM tu. Department of Statistics Malaysia. Berapa banyak lagi dekat situ. Dan sebenarnya kalau korang malas nak cari, sebenarnya akak beritahu. Nombor 1, reason of perceraian, financial. Dah berapa tahun ni tak turun-turun carta tu. Memang nombor 1 punca perceraian yang sangat tinggi adalah financial issues. Okay, so apa tadi yang masalah peribadi lain? Masalah kesihatan. Tiba kalau press conference, tak ada masalah untuk tahu kalau katalah kita perlukan dana, itu normal lah kita ada. Tapi adakah itu satu benda yang masalah sejagat? Tak. Tapi volunteer kita nak tolong ramai-ramai, tak ada masalah. Kat sini nampak tak beza? Yang tadi tu kena, yang ni dia ada option. Faham tak? Yang kedua, yang ketiga, kewangan peribadi. Kau nak cerita, akak minta maaf sangat untuk mak-mak atau bapak yang nak buat cerita sedih, kakak, mak minta maaf, mak tak dapat. Kau cerita kat dia, anak kau telefon pun tak ada. Kau nak cerita minta maaf kat siapa sebenarnya? Lepas tu nanti tepek QR.
Janganlah macam tu. Lagi satu, jangan tepek masalah keluarga ke apa benda ke. Sebab walaupun mungkin kau tak bagi telefon pada anak-anak kau, percayalah kawan-kawan anak kau ada telefon. Sebab tak semua mak bapak macam kita yang kontrol telefon anak. So anak-anak kita pergi sekolah, kawan-kawan dia tahu, mak kau gini ya Allah tu aku akan dapat banyak sangat macam aduan daripada anak-anak yang pasal tak tahu nak buang muka kat mana sebab mak rajin merentan dekat social media. Betul. Aku ni rajin merentan juga dulu, tapi bila aku dah sedar, udahlah jangan. Sebab kita kena sedar juga receipt pada anak-anak kita, tak nak macam tu. So hubungan keluarga yang dipublikkan tak payah. So jangan korang rasa macam ini masalah sejagat sebab dia dah tunjuk depan orang, kita kena betulkan orang. Cuba kau fikir balik kalau kau nak kata rule ni kat thread lah, sebab benda lah ni biasa kat social media je. Kalau macam in reality, kalau katalah ada macam lalu lepas tu ada orang bergaduh tu, yang betul-betul akan turun kereta tolong betulkan berapa orang je. Yang lain semua macam ni je. Tadi aku nampak dekat PJ nampak belakang kado. Sebenarnya tu je. Lala kepentingan diri sendiri. So you know yourself. Kita tahu pilihan-pilihan kita semua. Nauzubillah min zalik. Janganlah kita bersembunyi di belakang kebaikan. Sebab syaitan, iblis ni, dia bukan cara dia buat kita tertonggeng semata-mata dengan ajak kita buat jahat. Tak. Kalau kau rasa syaitan punya kerja macam, jom zina. Kadang-kadang dia akan ajak benda simple je. Jom baca Quran. Tengok kau baca Quran bagus. Tengok baca orang lain tak bagus. So gitulah. Alright. So gitulah. Assalamualaikum Kak Fin, Kak Hawa, Salam Jo. Salam. Okay, finale. Macam mana kalau kita kan, untuk kita yang dah tahu kan apa batas kita prihatin dengan kita jaga tepikan orang ni kan. Kalau kita dah nampak komuniti kita ni lebih kepada jaga tepikan orang in a bad way, macam mana kita nak ubah komuniti tu? Ke macam tak apalah, aku sendiri aku je. Akan ada solution dia untuk yang macam kurang kita patut buat macam bagi akak kan, akak jenis yang akak tengok observe dulu kerapatan kita. Ada kalau kita betul-betul rapat dan dia memang dalam grup ni, kita boleh tegur dan dia boleh terima sesama kita dan okey. Kalau macam ada grup yang macam aku rasa ni bukan tempatnya, dan kita start berjauh dulu lah. Yang macam kita masih rapat tapi bila start je benda-benda pelik-pelik tu, yang tu kita tak reply. So nanti orang perasan juga, orang akan perasan tak kalau kita borak pasal ni mesti Fin tak reply. Mesti awak tak reply. Mulalah faham tak? Jadi orang mula rasa off kita. Lama-lama dia akan ni lah. So bagi akak lah macam untuk pastikan itulah macam benda ni lain kalau dengan family. Kalau macam family akak benda yang tak betul, tegur, kena tegur. Sebab kita sayang family kita. Bukan kata tak sayang kawan-kawan kita, tapi kalau orang dalam rumah ni nak tegur, nak pujuk senang. Macam kalau kawan-kawan ni dah lah lain rumah nak pujuk susah. Lepas tu lah kan bergaduh. Tak tahu ni akak lah. Akak kan jenis orang yang tak suka ada confrontation. Okay. Rasanya itu je kita punya borak pagi ni kan. Memetik balik apa yang Kak Fin kata. Kalau kita nak ambil tahu tentang sesuatu tu, rasanya kita kena tanya diri kita, betul ke kita ni nak tolong atau sekadar nak ambil tahu. Betul. Kak Fin ada tak ada macam akhir kata ke? Akhir katanya, kita semua manusia biasa. Tak ada orang tak suka kesedapan tea tu. Tapi biasakan kalau orang nak spill baru kita minum. Kalau orang tak spill, kita jangan tiba-tiba terhegeh-hegeh dengan lidah terjejelik. Ceritalah. Kalau dihidang kita minum. Sebenarnya kalau ikutkan lah, kalau dihidang pun kalau benda tu haram jangan kita tegur. Tapi lah manusia biasa dia kan kena yoko. Tapi at least dekat situ lah. Cumanya sebaiknya kita berpuasa lah daripada benda-benda macam akak cakap korang, akak manusia. Benda macam faham tak? Nipu lah kalau nak kata aku sendiri tak hirup tea yang dihidangkan. Aku takkan tahu juga. Betul. Tapi kena kontrol diri kita. Apa-apa sekalipun kalau katalah dah macam kalau katalah kita pun manusia tak berdaya dah terminum teh itu kan. Lepas tu macam apa yang kita boleh buat? Diamkan, jangan sampai-sampai kan tak payah cerita, tadi aku minum teh. Tak payah. Kalau macam orang cakap, sila boleh dapat, cakap tak apa, okey je ni. Apa yang kau rasa, apa kau bagi, okey je lah. Kita
jangan bagi resit pada diri kita. Korang akak banyak lagi silap, banyak lagi kurang. Sedayanya kita cuba kurangkan resit kita untuk disandarkan nanti di akhirat sana. Kita semua ada silap, ada kurang. Dan jangan merasakan kita dah baik sebab macam mungkin kita dah tutup aurat, mungkin kita tak berzina, mungkin kita tak minum arak segala bagai. Tapi benda dosa ni yang paling sangat orang tak perasan sebab semua orang melakukannya. Dosa minum-minum teh ni. Lepas tu spill the tea sis. Daripada dulu gosip ni masalah perempuan. Yes. Sekarang dengan jantan-jantannya Lagi sis. Betul tak Zam? Pelik rasa macam macam dulu orang lelaki hang out boleh sekat macam cerita-cerita mainan, main bola sebagainya. Sekarang ni semua ada cerita. Weh, kau tahu cerita? Betul tak? So kita cuba jaga diri kita insyaAllah. Okay, akak cakap dengan korang bermakna akak cakap pada dia akak juga, pada Hawa, pada Azam. Kita tak baik pun, tapi kita sama-sama mencubalah. Kita jadikan kita punya KDKF session ni hari-hari yang kita gunakan untuk saling ingat mengingat. Lupa tu biasa. Manusia kan Iyo. mudah lupa. Okay, rasanya itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi minggu hadapan, hari yang sama, hari Selasa, bermula jam 9 pagi hingga 10 pagi. Tapi untuk minggu depan kita punya POV jadi lain sikit sebab Azam tak ada. Kembali kepada asal lah. Sian. Tapi satu minggu je insyaAllah. Lepas tu Azam ada balik. Yeah. Okay? Kita minta maaf untuk sebarang kekurangan dan siapa-siapa yang ada cadangan atau soalan boleh je hantarkan ke email kita Kopi dengan Kafin kopidengankafyn@gmail.com. Nanti mungkin sebarang soalan ataupun cadangan tu kita akan jadikan kita punya next topik perbualan. Okay, thank you semua. Jangan lupa tentang kita punya borak hari ni dan kalau boleh jangan terlalu jaga tepi kain orang sampai kita tak perasan kain kita berlubang. Saya je nak seksi. Okay, bye semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Lupa nak cakap. Esok, lusa ada jual roti. Jumaat kita ada buat masak-masak. Terperangkap 8.8. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Kopi Jena ada restock. Bagel ada lagi tak tadi? Korang ada bagel lah. Siapa nak bagel? Tapi bagel ada 3 je. Ada multi-seed dengan ni. Siapa nak pergi dekat ni buat sekarang tau. Sebab kalau korang tak beli akan nak release lah. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Menu apa Jumaat ni nak prihatin je.